Sama ada ia adalah harta rampasan yang hilang dari rompakan yang berlaku lama dahulu, lukisan-lukisan yang telah hilang, atau artifak-artifak pelik yang sukar dipercayai, sejarah dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan sehingga kini. Ahli sejarah sentiasa berusaha untuk menyelesaikan misteri-misteri ini dan lama-kelamaan mereka mungkin akhirnya dapat menyelesaikan sebahagian daripada kes ini. Hampir semua orang di dunia mengalami sejenis fobia. Sama ada ia dianggap sebagai ketakutan yang rasional atau tidak, sesiapa sahaja boleh memahami seseorang yang takut pada ketinggian atau ruang sempit. Tetapi ada beberapa fobia yang nampaknya sukar untuk dipercayai. Sebagai contoh, ribuan orang mengalami ketakutan terhadap mentega kacang yang melekat di lelangit mulut mereka. Dan saya bukan sekadar bercakap tentang rasa takut biasa. Orang-orang ini mengalami ketakutan yang boleh didiagnosis secara perubatan dan mengubah hidup mereka. Sesetengah penghidap mampu makan sedikit sahaja mentega kacang, tetapi kebanyakannya akan mengelak daripada mendekatinya langsung. Satu ketakutan yang sangat moden dipanggil nomofobia, iaitu ketakutan apabila tiba-tiba menyedari telefon bimbit anda hilang. Ia juga melangkumi ketakutan melampau jika telefon anda kehabisan bateri atau tiada liputan rangkaian. Walaupun ketakutan ini boleh dirasionalisasikan dalam situasi kecemasan, ia dipercayai kebanyakannya memberi kesan kepada individu yang ketagih dengan telefon mereka kerana mereka bimbang akan terlepas sesuatu peristiwa atau tidak dapat berhubung dengan seseorang. Kemudian ada pula optofobia, iaitu ketakutan untuk membuka mata sendiri. Ini sering disebut dalam konteks yang sama dengan agorafobia, iaitu ketakutan terhadap ruang terbuka kerana penghidapnya sering memilih untuk kekal di dalam rumah atau di bilik yang gelap. Setengah daripada kita mungkin menganggap fobia-fobia ini sebagai sesuatu yang mengarut, tetapi ia sangat nyata. Begitu juga dengan satu lagi ketakutan yang dipanggil radiofobia. Ini adalah ketakutan terhadap radiasi menggiun dan ia telah menyebabkan ramai orang menghadapi kesukaran dalam kehidupan harian mereka sejak bencana Chernobyl. Salah satu masalah utama bagi penghidap radiofobia ialah radiasi itu tidak dapat dilihat. Jadi mereka tidak pernah tahu sama ada mereka berada dalam bahaya atau tidak. Ini sering menyebabkan mereka menjangkakan yang terburuk dan ia mula menjejaskan rutin harian mereka dan akhirnya kehidupan mereka secara keseluruhan. Satu contoh mengenai perkara ini telah direkodkan dalam sebuah jurnal perubatan selepas seorang kanak-kanak pergi ke hospital dan didapati memerlukan X-ray selepas patah kakinya. Selepas ini dilakukan, kanak-kanak itu dikembalikan kepada ibunya tetapi dia tidak dapat menyentuh anaknya sendiri kerana dia mengalami radiofobia dan yakin bahawa anaknya telah menjadi sangat radioaktif akibat X-ray tersebut. Doktor yang telah mengambil X-ray itu menerangkan bahawa sebaik sahaja mesin itu dimatikan, sebarang radiasi yang ada akan hilang hampir serta-merta dan tiada bahaya kepada anaknya. Ramai orang yang terjejas oleh fobia ini tidak begitu bimbang tentang radiasi itu sendiri, tetapi lebih kepada kesan yang mungkin berlaku akibatnya. Sudah diketahui bahawa radiasi boleh menyebabkan kanser kepada sesetengah orang yang telah terdedah kepadanya. Jadi, penghidap fobia ini takut bahawa mereka sudah pun menerima dos radiasi yang tinggi dan hanya menunggu masa sahaja sebelum mereka mula menyedari simptom-simptom kanser. Sesetengah orang mengalami kemunculan semula fobia ini, contohnya apabila mereka mendengar tentang kemalangan di loji nuklear atau apabila ada perbincangan tentang pembinaan senjata nuklear. Tetapi bagi sesetengah orang lain, ia menjadi kekal dan selalunya merupakan cara hidup yang melemahkan. Banyak kes telah dilaporkan selepas bencana Chernobyl dan selepas kemalangan di loji kuasa nuklear Fukushima di Jepun pada tahun 2011, pakar-pakar telah menyatakan bahawa ketakutan ini biasanya disebabkan oleh penilaian berlebihan terhadap bahaya radiasi. Tetapi fakta itu tidak menjadikan ketakutan tersebut kurang nyata, walau setidak rasional mana pun ia kelihatan kepada kita yang lain. Seseorang akan membayangkan bahawa apabila penjenayah merancang satu rompakan nekat, mereka mengambil kira setiap kemungkinan supaya mereka boleh melepaskan diri daripada jenayah mereka. Tetapi, dalam satu kes yang berlaku pada tahun 2017, semasa satu rompakan yang dilakukan di Berlin, Jerman, pencuri-pencuri itu meninggalkan jejak petunjuk dan akhirnya mereka telah ditangkap, tetapi hasil rompakan mereka tidak pernah dijumpai semula.
Pada 27 Mac tahun itu, Ahmed dan Wassam Renmo yang merupakan sepupu telah dibantu oleh seorang pengawal keselamatan bernama Dennis W., seorang kawan lama yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di Museum Border. Dia baru saja bekerja di muzium itu selama sebulan apabila mereka bertiga memutuskan untuk melakukan rompakan nekat. Mereka memecahkan salah satu tingkap bangunan untuk masuk dan setelah berada di dalam, mereka menggunakan papan selaju dan kereta sorong untuk mencuri shilling emas peringatan seberat 220 paun yang dikenali sebagai Big Maple Leaf. Shilling itu ditempa pada tahun 2007 untuk meraihkan ulang tahun ke-30 siri shilling emas Gold Maple Leaf tahunan Kanada dan ia dipamerkan di muzium. Nilainya dianggarkan sekitar 4.3 juta dolar. Dan entah bagaimana, 3 penjenayah itu berjaya mengeluarkannya dari bangunan sebelum melarikan diri. Namun, apabila rakaman CCTV dari kawasan itu diperiksa, 3 lelaki tersebut dilihat berjalan di laluan yang sama pada malam sebelumnya sambil memakai pakaian hitam. Sebaik sahaja mereka ditahan, telefon Wassam diperiksa dan carian tentang cara untuk memproses sejumlah besar emas telah ditemui. Apabila kereta yang digunakan untuk melarikan diri diperiksa, penyiasat menemui zarah-zarah kecil emas yang membuat mereka percaya bahawa shilling itu telah dicairkan dan bahagian-bahagian tersebut mungkin telah dijual. Apabila apartmen Wassam diperiksa, polis menemui jaket Armani yang jarang ditemui yang dapat dilihat dipakainya dalam rakaman keselamatan pada malam sebelum rompakan itu dilakukan. Ini, bersama dengan serpihan kaca dari tingkap yang pecah yang ditemui pada sepasang sarung tangan, merupakan petunjuk terakhir yang diperlukan untuk menentukan nasib perompak-perompak itu. Semasa perbicaraan mereka, didedahkan bahawa Dennis mula membelanjakan sejumlah besar wang selepas rompakan itu. Dia membeli kereta mewah dan barang kemas, sesuatu yang pasti tidak disenangi oleh rakan-rakan perompaknya. Dia dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan bersama denda sebanyak $108,000. Bagi dua sepupu itu, mereka masing-masing dijatuhkan hukuman penjara 4,5 tahun dan perlu membayar balik nilai shilling tersebut iaitu $4.3 juta. Tetapi, shilling itu masih belum ditemui. Satu isu utama yang perlu ditangani semasa operasi pembersihan di Chernobyl ialah apa yang perlu dilakukan dengan bertantan bahan radioaktif yang bertaburan di sekitar kawasan itu. Objek-objek ini sangat berbahaya dan sehingga hari ini boleh menyebabkan seseorang kehilangan nyawa jika mereka bersentuhan dengannya. Sebagai contoh, uniform yang dipakai oleh petugas kecemasan, kebanyakannya anggota bomba, telah ditinggalkan di ruang bawah tanah Hospital Pripyat dan barang-barang ini akan kekal di sana untuk bertahun-tahun lagi kerana ia masih sangat tercemar radiasi. Tetapi tidak jauh dari loji itu, terdapat satu kawasan yang lebih berbahaya dan akan kekal tidak disentuh untuk ribuan tahun akan datang seperti yang diramalkan. Apabila penduduk Pripyat dipindahkan, mereka terpaksa meninggalkan kebanyakan barang peribadi mereka termasuk kenderaan mereka. Kereta, lori, bas dan van ini telah menjadi tercemar radiasi dan tidak lagi selamat untuk didekati. Tetapi ia tidak boleh dibiarkan begitu sahaja di tempat asalnya. Oleh itu, keputusan telah dibuat untuk memindahkan kenderaan-kenderaan tersebut ke tempat yang kini dikenali sebagai Tanah Perkuburan Kenderaan yang terletak di luar bandar. Walaupun kenderaan-kenderaan ini sememangnya berbahaya, kenderaan yang digunakan semasa operasi menyelamat dan pembersihan adalah lebih berbahaya lagi kerana ia dipandu terus ke loji tersebut dan telah terdedah kepada jumlah radiasi yang tidak terbayang. Ini termasuk cek bomba, ambulans, kereta kebal dan kenderaan biasa yang dipandu oleh orang yang diarahkan untuk menilai keadaan di loji tersebut. Tetapi, apabila semuanya telah selesai, menjadi jelas bahawa kenderaan-kenderaan ini perlu dikeluarkan dari kawasan tersebut dan diletakkan di suatu tempat di mana ia tidak akan membahayakan sesiapa. Jika dibiarkan tanpa kawalan, ini akan menyebabkan pencemaran yang lebih teruk. Jadi, satu rancangan drastik telah dilaksanakan. Semua kenderaan ini dipandu ke sebuah padang di kampung Buryakivka yang terletak kira-kira 7 batu dari loji tersebut, di mana ia diletakkan dan tidak pernah dilihat lagi. Sebelum bencana itu, kampung tersebut didiami oleh lebih 220 orang, tetapi mereka semua terpaksa dipindahkan dan kini ia tidak lagi tersenarai dalam daftar penempatan seolah-olah ia tidak pernah wujud sama sekali. Sebelum kenderaan-kenderaan ini dipindahkan ke sana,
Kira-kira 30 parit telah digali di padang itu dan kebanyakan bahan radioaktif yang dikumpulkan telah dibuang ke dalamnya dan ditimbus dengan tanah. Kenjan-kenjan itu kemudiannya dipindahkan ke padang tersebut di mana ia kekal di situ selama bertahun-tahun lagi. Tapak itu masih menjadi tarikan pelancong yang popular walaupun kenderaan-kenderaan tersebut telah dialihkan dan ia masih terletak dalam zon larangan. John Dillinger akan kekal sebagai salah seorang penjenayah yang paling terkenal dan licik dalam sejarah Amerika. Dia sering menghadapi masalah sejak kecil ketika membesar di Mooresville, Indiana, dan akhirnya dia berhenti sekolah. Apabila dewasa, dia menyertai tentera laut AS, tetapi selepas hanya beberapa bulan berkhidmat, dia melarikan diri. Pada tahun 1924, dia cuba merompak sebuah kedai runcit di Mooresville, tetapi dia telah ditangkap, ditahan dan kemudian dijatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun. Dia telah dibebaskan secara parol pada tahun 1933 dan setelah mempelajari tentang rompakan bank daripada rakan-rakan banduannya, dia bersama 4 lelaki lain mula merompak bank di Ohio dan Indiana. Mereka berjaya merompak 5 bank dalam masa hanya 4 bulan, sentiasa berpakaian kemas menurut saksi-saksi. Kemudian pada tahun yang sama, dia dipenjarakan semula, tetapi 5 orang lelaki berjaya membebaskannya dari sel selepas menamatkan nyawa seorang syarif tempatan. Mereka kemudian meneruskan siri rompakan mereka di Wisconsin dan Indiana, tetapi mereka telah dikejar dan ditangkap di Tucson, Arizona. Memandangkan sejarahnya, Dillinger telah dihantar ke penjara Crown Point di Indiana yang dikatakan mustahil untuk melarikan diri. Tetapi di sana, dia menggunakan sebilah pisau dan sebatang kayu untuk mencipta senjata api palsu yang kemudian dihitamkan menggunakan pengilat kasut. Dengan senjata palsu di tangannya, dia berjaya keluar dari penjara dan dikatakan sedang menyanyi ketika melarikan diri. Dia kemudian mencuri kereta syarif dan pergi ke Chicago. Dia menjadi salah seorang buruan paling dikehendaki oleh FBI. Tetapi dalam masa yang sama, dia dan rakan-rakannya terus merompak bank di mana sahaja mereka pergi. Selepas beberapa insiden hampir tertangkap, dia menjalani pembedahan plastik untuk mengubah rupanya. Tetapi di Chicago, dia dan teman wanitanya telah menjadi rapat dengan seorang pemilik rumah pelacuran bernama Anna Sage. Dia bersama FBI dan polis Indiana memasang perangkap. Mereka bertiga pergi menonton tayangan filem Manhattan Melodrama di teater Biograph. Dan apabila mereka keluar, FBI sudah menunggu di luar. Dia cuba melarikan diri tetapi berlaku tembak-menembak dan dia terbunuh, menamatkan siri jenayahnya yang panjang. Sesetengah orang percaya bahawa dia berjaya melarikan diri dan lelaki lain telah ditembak secara tersilap, tetapi cap jarinya membuktikan bahawa dia memang Dillinger. Tetapi satu misteri yang menyelubungi Dillinger masih belum terungkai. Menurut satu legenda, selepas berbalas tembakan dengan FBI pada satu ketika pada tahun 1934, Dillinger berjaya melarikan diri sambil membawa sebuah beg bimbit yang mengandungi $200,000 wang tunai. Pada masa itu, dia dan rakan subahatnya sedang bersembunyi di Little Bohemia Lodge di Wisconsin dan selepas berjaya keluar dari tembak-menembak itu, dia bergerak ke utara rumah persinggahan itu di mana dia menanam beg bimbit yang masih berisi wang tunai itu. Dikatakan bahawa dia tidak pernah sempat mengambilnya semula kerana dia kehilangan nyawanya hanya 3 bulan kemudian. Dan sejak itu, pemburu harta karun telah mencari lokasi beg bimbit tersebut. Setengah orang juga percaya bahawa hasil rompakan dari salah satu rompakan ini ditanam di suatu tempat di ladang Pierpont. Ada yang percaya bahawa hasil rompakan itu akhirnya telah dijumpai dan tidak pernah dilaporkan. Manakala ada juga kabar angin yang mengatakan ia ditanam di suatu tempat di dalam hutan menunggu untuk ditemui. Ramai orang yang biasa dengan insiden Chernobyl terkejut apabila mengetahui bahawa bencana pada tahun 1986 bukanlah kemalangan pertama yang berlaku di loji itu. Tetapi perkara ini telah disahkan oleh dokumen KGB yang telah dinyah klasifikasikan selepas dirahsiakan selama beberapa dekad. Dokumen yang baru didedahkan ini bertarikh jauh sebelum bencana itu, seawal tahun 1970 dan sebanyak 190 dokumen berbeza telah didedahkan kepada orang ramai. Beberapa butiran yang kini telah didedahkan adalah memang sangat mengejutkan. Kita kini tahu bahawa pegawai dari KGB dan Republik Sosialis Soviet Ukraine telah ditugaskan untuk memastikan keselamatan loji Chernobyl
Tetapi nampaknya, mereka mempunyai perkara lain dalam fikiran mereka. Mereka jauh lebih berminat untuk memburu wakil-wakil pertubuhan nasionalis Ukraine serta ejen Jerman dan China. Pada masa itu, dipercayai bahawa setiap kumpulan ini telah merancang untuk memusnahkan loji di Chernobyl walaupun tiada bukti ditemui untuk menyokong perkara ini. Tetapi mereka tidak mengabaikan tugas mereka sepenuhnya. Mereka juga ditugaskan untuk memeriksa sebarang bahan yang dihantar ke loji itu, terutamanya bahan yang digunakan dalam pembinaannya. Menurut dokumen yang telah didedahkan, mereka berulang kali menemui masalah dengan bahan-bahan ini dan melaporkan kekurangan tersebut, dan pihak berkuasa di Kiev cuba membetulkannya. Tetapi pihak atasan di Moskow memutuskan bahawa isu-isu ini harus diabaikan sahaja. Keputusan itu sepatutnya boleh dijangka, tetapi tiada apa-apa lagi yang dilakukan. Akibatnya, loji tersebut mengalami sebanyak 8 kemalangan berbeza antara tahun 1971 dan 1981. Sebahagiannya disebabkan oleh kesilapan operasi, tetapi majoriti kemalangan ini berpunca daripada bahan binaan yang berkualiti rendah. Pada tahun 1984, 2 tahun sebelum kemalangan dahsyat itu, KGB telah berusaha sedaya upaya untuk menyuarakan kebimbangan mereka dan melaporkan bahawa loji Chernobyl bila-bila masa sahaja boleh mengalami kemalangan kerana mereka telah mengesan masalah pada teras reaktor. Tetapi sekali lagi, mereka tidak diambil serius dan rancangan mereka tidak diindahkan. Loji itu dikendalikan dalam persekitalan yang mementingkan hasil berbanding mengikuti prosedur yang betul. Dan akibatnya, ramai operator mengabaikan apa yang telah mereka pelajari semasa latihan demi menghasilkan keputusan yang dianggap mengagumkan. Sebagai contoh, seorang operator di loji itu memutuskan untuk menangkap beberapa ekor ikan di sebuah kolam berhampiran yang diketahui telah terdedah kepada radiasi. Dia kemudian menjual ikan itu kepada penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan KGB telah melaporkan perkara ini kepada Moskow, tetapi mereka diabaikan. Dalam beberapa hari selepas letupan itu, ahli-ahli KGB yang hadir melaporkan bahawa kemalangan itu telah dirancang untuk mengalihkan perhatian rakyat Kesatuan Soviet daripada pelbagai masalah lain yang mereka alami. Tuntutan-tuntutan ini telah disiasat tetapi didapati tidak dapat dibuktikan dan kerajaan memutuskan bahawa pelakuran teras itu berlaku akibat kesilapan yang dilakukan oleh pengendali, bukannya menyiasat lebih lanjut kemungkinan ia disebabkan oleh bahan binaan yang berkualiti rendah. Agak ironik bahawa sejumlah besar emas yang belum pernah ditemui dikatakan terletak di suatu tempat di pergunungan Superstition di Arizona. Legenda lombong emas Dutchman yang hilang bermula pada tahun 1870-an apabila seorang pencari gali bernama Jacob Waltz membuat pendedahan yang mengejutkan. Waltz ialah seorang pelombong yang sangat berpengalaman dan menurut mereka yang mengenalinya, dia mempunyai pengetahuan geologi yang sangat baik. Dia tiba di Arizona pada tahun 1860-an. Selepas itu, dia mula mencari urat emas di kawasan pergunungan sekitar tahun 1870-an. Dia dikatakan telah menemui urat emas yang sangat besar yang boleh menjadikannya seorang yang sangat kaya, tetapi dia merahsiakan lokasi emas itu dengan sangat rapi. Satu catatan mendakwa bahawa dia pernah menjual emas bernilai $250,000 kepada kilang wang Amerika Syarikat, walaupun sesetengah ahli sejarah mengatakan bahawa perkara ini sebenarnya dilakukan oleh orang lain, manakala yang lain pula percaya bahawa catatan itu hanyalah rekaan. Apapun keadaannya, dilaporkan bahawa Waltz sering dilihat di Phoenix dengan beg pelananya yang penuh berisi emas yang diambil dari lombong peribadinya. Orang ramai akan bertanya kepadanya di mana dia menemui emas itu, tetapi dia sentiasa mengelak dan memberikan arah yang salah ke lombong tersebut. Seperti yang dijangka, ramai orang cuba mengekori Waltz ke lombong itu setiap kali dia keluar untuk mengambil emas lagi. Tetapi dia seorang yang berpengalaman dalam hutan dan dengan mudah dapat menghilangkan diri daripada mereka sebelum melintasi gunung untuk kembali ke lombongnya. Oleh kerana dia telah melalui laluan itu berkali-kali, dia tahu bagaimana untuk menyingkirkan sesiapa sahaja yang mengekori dia. Waltz akhirnya membeli sebuah tanah pertanian berhampiran Phoenix dan ketika dia berusia 80-an, dia memutuskan bahawa lombong itu harus disembunyikan. Menurut beberapa catatan, dia pergi ke lombong itu buat kali terakhir dan sebaik tiba, dia menggali lubang sedalam 6 kaki berhampiran pintu masuknya.
Dia kemudian menutupnya dengan 2 batang kayu besi yang kemudiannya ditimbus dengan tanah dan batu. Dia mendakwa bahawa pintu masuk ke lombong itu sangat tersembunyi sehingga seseorang boleh berjalan atau memandu betul-betul di atasnya tanpa pernah sedar bahawa mereka sedang berdiri di ambang kekayaan yang tidak terhingga. Pada tahun 1891, rumah ladang Waltz telah musnah akibat banjir dan akibatnya dia jatuh sakit dengan radang paru-paru. Walaupun seorang jururawat berusaha merawatnya, akhirnya dia meninggal dunia dan membawa lokasi lombong itu ke liang lahat. Sebelum kematiannya, dia menyatakan bahawa sekurang-kurangnya $20 juta nilai emas masih tinggal di lombong itu, tetapi dia ada meninggalkan satu petunjuk mengenai lokasinya. Dia menyatakan bahawa dari pintu masuk, dia boleh melihat laluan tentera, tetapi menambah bahawa lombong itu tidak dapat dilihat dari laluan tersebut. Dia menambah bahawa laluan ke lombong itu tidaklah jelas dan ia mengandungi sejenis helah untuk mencari pintu masuknya. Petunjuk lanjut menyatakan bahawa ia terletak di sebuah ngarai yang menghala ke utara, bahawa dia boleh melihat weaver's needle dari lombong itu dan terdapat tebing batu di suatu tempat sepanjang laluan yang betul. Tetapi ramai orang percaya bahawa petunjuk-petunjuk ini sengaja mengelirukan kerana Waltz tidak pernah berniat untuk lombong itu ditemui. Berlaku. Tidak lama kemudian, penduduk menyedari bahawa tiada peristiwa sebesar itu pernah berlaku di planet kita. Rancangan terpaksa dibuat secara tergesa-gesa dan dalam banyak keadaan, tiada siapa tahu sama ada ia akan berkesan kerana langkah-langkah seperti itu tidak pernah diperlukan sebelum ini. Disebabkan oleh keseriusan situasi itu, ramai orang mula merujuk kepada Alkitab untuk mencari jawapan dan satu penemuan yang mengejutkan telah dibuat. Nama Chernobyl terdiri daripada 2 perkataan, Chemi yang bermaksud hitam dan Bell yang dalam bahasa Inggeris bermaksud herba atau batang. Terdapat banyak tumbuhan yang dipanggil blackweed atau wormwood hitam di kawasan itu. Dan nama inilah yang menimbulkan kekecohan di kalangan ahli teologi dan mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang Alkitab kerana wormwood disebut dalam ramalan kitab tersebut. Petikan yang dimaksudkan berasal dari ayat ke-10 dan ke-11 dalam kitab Wahyu bab 8 dan ia berbunyi, petikan, malaikat ketiga meniup sangkakalanya dan sebuah bintang besar menyala seperti obor jatuh dari langit ke atas sepertiga sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah wormwood. Sepertiga daripada air itu menjadi pahit dan ramai orang mati kerana air yang telah menjadi pahit itu. Menariknya, pada ulang tahun ke-25 bencana itu, sebuah patung telah didirikan di bandar lama Chernobyl. Ia menampilkan satu figura yang dipanggil malaikat ketiga yang diletakkan di pintu masuk kompleks memorial bintang wormwood Chernobyl dengan sangkakala diangkat ke bibirnya seolah-olah sedang bersedia untuk memberi isyarat tentang bencana yang bakal tiba. Sama ada nama ini sengaja dipilih untuk selari dengan ramalan itu masih tidak diketahui. Tetapi ia telah menyebabkan ramai orang mula merasa takut terhadap apa yang mereka percaya sebagai penghujung dunia yang semakin hampir. Mereka juga telah menunjukkan bahawa ramalan itu menyebut tentang sebuah bintang yang terbakar seperti obor yang mereka samakan dengan pembakaran teras reaktor yang pada mulanya kelihatan telah dikawal tetapi kemudian tiba-tiba menjadi semakin teruk. Seterusnya, mereka menyatakan bahawa air bawah tanah berhampiran loji itu mengalir sangat dekat dengan permukaan dan sungai Dnieper yang berdekatan adalah sistem air permukaan terbesar di seluruh Eropah. Selepas bencana itu, terdapat kebimbangan bahawa reaktor tersebut akan terbakar hingga ke lapisan air bawah tanah. Dan jika ini berlaku, semua air ini akan menjadi radioaktif dan tidak sesuai untuk diminum, menyebabkan berjuta-juta orang kehilangan sumber air bersih. Apabila Kesatuan Soviet mula menggunakan tenaga nuklear, mereka percaya ia akan membantu memulihkan ekonomi yang sedang lembab dan loji-loji kuasa tersebut dirujuk sebagai bintang bersinar di seluruh USSR. Setengah orang percaya bahawa ini disebabkan oleh hakikat bahawa tindak balas nuklear di dalam teras adalah serupa dengan apa yang berlaku di dalam sebuah bintang. Selain itu, apabila teras itu meletup, ia dianggarkan terbakar pada sekitar 8,400 darjah Fahrenheit, tidak jauh kurang daripada suhu bintang terdekat kita, iaitu matahari. Dikatakan bahawa sebuah harta karun sedang diangkut dengan kapal bernama San Miguel pada tahun 1715
dan ia mungkin merupakan salah satu harta karun yang paling besar pernah hilang sepanjang zaman. Dan ia sedang menunggu untuk ditemui di suatu tempat berhampiran Pulau Amelia di luar pantai Florida. Pada 31 Julai tahun itu, kapal galleon Sepanyol sedang dalam perjalanan dari Havana, Cuba menuju ke Sepanyol bersama armada 11 kapal lain yang dikenali sebagai Armada Plat 1715. Tetapi mereka tidak jauh dalam perjalanan apabila mereka berlayar ke dalam ribut besar yang menyebabkan 11 kapal karam. San Miguel juga mengalami kerosakan teruk dan menurut satu laporan, ia kali terakhir dilihat berlayar ke arah utara melepasi Saint Augustine. Tetapi telah diperhatikan bahawa ia tidak lagi mempunyai tiang layar yang menyebabkan ia terdedah sepenuhnya kepada laut dan unsur-unsur alam. Seramai 900 pelaut telah kehilangan nyawa dalam ribut itu dan dengan begitu banyak kapal karam pada masa yang sama, dipercayai kawasan itu mengandungi sejumlah besar harta karun, sebab itulah ia kini dikenali sebagai Pantai Harta Karun. Menurut saksi, tiada seorang pun di atas kapal San Miguel yang terselamat dan oleh itu, ia berlayar tanpa anak kapal. Rekod menunjukkan bahawa San Miguel berlayar sebagai kapal berdaftar armada, yang bermaksud ia diberi lesen untuk membawa kargo yang sangat berharga. Ada yang mencadangkan bahawa antara kargonya, ia membawa mas kahwin ratu, sejumlah besar emas dan perak, serta batu permata, rempah ratus dan tembakau. Tidak perlu dikatakan lagi, kemungkinan untuk menemui harta karun itu telah menarik ramai pemburu harta ke pantai dengan harapan mereka dapat menemuinya. Tetapi walaupun dengan segala usaha terbaik, para pemburu harta selama berabad-abad, tiada siapa yang berjaya menemuinya, walaupun dipercayai ada beberapa ekspedisi yang hampir menemuinya. Pada tahun 2007, sekumpulan penyelam telah menemui sebuah meriam di dasar laut yang dipercayai milik San Miguel. Apabila penemuan itu dilaporkan, ribuan orang mula berminat dengan harta karun tersebut yang dipercayai bernilai jutaan dolar. Dan ramai yang telah pergi ke kawasan itu dengan harapan untuk menjadi kaya. Tetapi mencari harta karun itu bukanlah semudah yang disangka. Dasar laut di kawasan itu diketahui sukar untuk dilalui dan memandangkan tiada siapa yang pasti di mana kapal itu karam, kawasan pencarian menjadi sangat luas. Pada tahun 1975, 22 shilling emas telah ditemui berhampiran Pulau Amelia dan kemudian 11 lagi ditemui berdekatan. Kepingan-kepingan harta ini ditemui selepas ribut melanda pantai yang mungkin menyebabkan shilling-shilling itu terangkat dari pasir tempat ia tertanam. Namun, seorang lelaki tidak perlu bersusah payah begitu kerana dia menemui 15 shilling semasa berjalan di pantai Pulau Little Talbot pada tahun 1989. Kemudian pada tahun yang sama, 28 lagi shilling ditemui di pantai yang sama dan sepanjang tahun-tahun berikutnya, beberapa kepingan kecil. Kebanyakan daripada kita pernah bermimpi untuk menemui harta karun yang hebat yang tidak diketahui sesiapa dan yang akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Tetapi kebanyakan daripada kita tahu ini hanyalah satu fantasi liar. Tetapi terdapat ribuan pemburu harta karun profesional di seluruh dunia yang mencari harta karun yang dikabarkan telah hilang atau disembunyikan dengan begitu baik sehingga ia tidak pernah ditemui. Salah satu simpanan tersebut dikenali sebagai harta karun Yanganat dan telah menjadi subjek perdebatan hangat kerana ada yang meragui kewujudannya. Misteri harta karun itu bermula pada tahun 1530-an apabila Maharaja Inca Atahualpa dan saudaranya, Huascar, terlibat dalam perang saudara antara satu sama lain. Penakluk Sepanyol, Francisco Pizarro, melihat ini sebagai satu peluang dan pada tahun 1532, dia menyerang Empayar Inca dan dalam proses itu memenjarakan Atahualpa di Cajamarca. Maharaja itu sangat terdesak untuk mendapatkan kebebasannya semula. Jadi dia mula berunding dengan penawannya, menawarkan kekayaan besar berupa emas Inca sebagai pertukaran untuk pembebasannya. Perjanjian telah dibuat dan selepas Maharaja itu dibebaskan, dia mengarahkan Jeneral Rumai Yahui untuk mula mengumpul emas dari seluruh empayar Inca.
Dia berjaya mengumpulkan sebanyak 750 tan emas dan menghantar berita kepada Pizarro bahawa harta itu akan dihantar kepadanya tidak lama lagi. Tetapi Pizarro mula curiga bahawa semua itu hanyalah helah rumit untuk menyelamatkan Atahualpa dan sebelum emas itu dihantar, dia telah menghukum mati Maharaja tersebut. Tanpa pengetahuan Pizarro, emas itu memang benar-benar wujud dan perjanjian itu kini sudah tidak lagi menjadi pilihan. Rumah Yahui mahu memastikan bahawa emas itu tidak akan jatuh ke tangan Pizarro, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikannya daripada lelaki itu. Dia pergi ke utara Ecuador yang kini dikenali sebagai Yanganates, di mana emas itu disembunyikan. Rumen Yahui akhirnya ditawan oleh orang-orang Pizarro dan walaupun dilayan dengan kejam, dia tetap enggan mendedahkan lokasi harta tersebut. Akhirnya, dia meninggal dunia tanpa pernah mendedahkan lokasinya. Pada masa itu, kawasan tersebut langsung tidak didiami dan hari ini sangat sedikit orang yang berani ke sana kerana kawasan pergunungan itu diketahui sangat sukar untuk dilalui. Kawasan itu terletak di pinggir Avenue of Volcanoes dan diketahui menerima jumlah hujan yang sangat banyak setiap tahun. Selain itu, kawasan itu sering diselubungi kabus tebal yang boleh menyebabkan seorang pengembara mudah terjatuh ke dalam rekahan, sungai atau paya. Walau bagaimanapun, setengah pemburu harta karun mendapati kemungkinan untuk menemui 750 tan emas terlalu menarik untuk diabaikan. Dan setiap tahun, ramai yang pergi ke kawasan pergunungan dengan harapan untuk menemuinya. Dikatakan bahawa sekurang-kurangnya 3 orang mengetahui lokasi sebenar harta karun itu. Beberapa dekad kemudian, apabila Jose Valverde berkahwin dengan seorang wanita dari Latacunga, bapa wanita itu mendedahkan lokasi emas tersebut kepadanya sebagai hadiah perkahwinan. Akibatnya, Valverde menjalani hidupnya sebagai seorang yang sangat kaya dan sebelum dia meninggal dunia, dia menulis sebuah panduan yang diterjemahkan sebagai Laluan Valverde. Panduan itu diberikan kepada Raja Spanyol yang kemudiannya menghantar satu ekspedisi ke dalam pergunungan untuk mengambilnya, tetapi ia tidak dapat ditemui dan seorang lelaki kehilangan nyawanya di paya-paya tersebut. Tiada rekod ditemui mengenai usaha lanjut untuk mendapatkan semula emas itu. Tetapi pada tahun 1850, ahli botani Richard Spruce secara tidak sengaja menemui kisah harta karun tersembunyi itu ketika beliau menjalankan penyelidikan mengenai rawatan malaria di Ecuador. Lebih daripada 3 dekad kemudian, pemburu harta karun Buff Blake mendakwa telah menemui simpanan itu yang beliau katakan mengandungi patung emas berbentuk haiwan, manusia dan bunga. Beliau merancang untuk kembali mendapatkan harta itu. Tetapi semasa berlayar ke New York, beliau telah hilang secara misteri dan tidak pernah dilihat lagi. Walaupun kelihatan mustahil, zon larangan di sekitar loji Chernobyl telah menjadi tarikan pelancong kepada mereka yang berani untuk meneroka ke sana walaupun banyak kawasan masih tidak dibenarkan masuk. Dan pelawat mesti diiringi oleh pemandu pelancong pada setiap masa. Mereka yang pernah melawat kawasan itu menggambarkan suasananya sebagai menyeramkan dan hampir seperti berhantu, terutamanya kerana Pripyat dan kawasan sekitarnya telah dibiarkan kosong selama beberapa dekad. Tetapi bukan hanya kesunyian dan kekosongan yang menyumbang kepada legenda gelap Chernobyl. Kerana ramai orang telah melaporkan melihat perkara-perkara yang sangat pelik selama bertahun-tahun sejak itu. Salah satu kejadian yang lebih terkenal berkaitan perkara ini melibatkan makhluk yang digelar burung hitam Chernobyl. Pekerja-pekerja loji tersebut telah melihat makhluk bersayap besar ini hanya beberapa hari sebelum letupan di loji itu berlaku. Mereka menggambarkannya berwarna hitam dengan mata merah yang bersinar dan berbadan seperti manusia. Ramai orang yang mendengar tentang perkara ini telah membuat spekulasi bahawa ia mungkin Mothman, makhluk serupa yang pernah dilihat di seluruh dunia sebelum bencana seperti jambatan runtuh dan gempa bumi besar berlaku. Pekerja-pekerja menyatakan bahawa ia mempunyai rentang sayap sekurang-kurangnya 20 kaki dan dalam hari-hari berikutnya, mereka diganggu oleh mimpi nyeri serta menerima panggilan telefon ugutan daripada individu yang tidak dikenali. Mereka menambah bahawa dalam hari-hari sebelum bencana itu berlaku, mimpi dan panggilan ini menjadi semakin kerap tetapi kemudian hilang selepas teras itu meletup.
Dalam satu insiden yang tidak kurang menakutkan yang berlaku pada tahun 1997, seorang saintis nuklear dari University Buffalo, Andrei Karsakov, telah pergi ke Chernobyl untuk mengambil bacaan. Tetapi, apa yang ditemuinya di sana sebaliknya membuatkan beliau kebingungan dan ketakutan. Pada pagi itu, beliau ingin tiba di loji tersebut lebih awal dan sekitar jam 7.30 pagi, beliau menuju ke bangunan reaktor. Beliau baru saja mula mengambil beberapa bacaan apabila, secara mengejutkan, beliau terdengar seseorang meminta tolong kerana berlaku kebakaran dan mereka sedang berusaha untuk mengawalnya. Panggilan itu hampir tidak kedengaran, tetapi beliau mendengarnya beberapa kali dan beliau berlari untuk mendapatkan bantuan. Beliau melaporkan apa yang beliau dengar kepada orang yang membenarkannya masuk, tetapi mereka memaklumkan bahawa beliau adalah orang pertama yang memasuki kawasan itu dalam lebih 3 tahun, tiada kebakaran berlaku dan tiada sesiapa lagi yang mungkin berada di kawasan itu pada masa tersebut. Selain itu, sesiapa yang ingin memasuki kawasan itu diwajibkan menggunakan cap tapak tangan mereka sebagai kata laluan. Dan jika ada sesiapa yang masuk tanpa kebenaran, penggera akan berbunyi. Kejadian pelik ini tidak pernah dijelaskan. Leda dan Angsa ialah sebuah puisi yang ditulis oleh William Butler Yeats di mana beliau menceritakan kisah mitos Yunani yang terkenal. Kisah ini menggambarkan dewa Zeus yang telah mengubah dirinya menjadi seekor angsa untuk mendekati seorang wanita manusia bernama Leda. Pada akhir kisah tersebut, Leda melahirkan anak Zeus, Helen, yang dikenang kerana kejatuhan Troy dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Raja Agamemnon. Ia menjadi inspirasi kepada ramai seniman sepanjang abad termasuk Michelangelo, tetapi penggambaran puisinya berada di tengah-tengah satu misteri yang masih belum terungkai. Semuanya bermula apabila Duke of Ferrara, Alfonso yang pertama, mengambil peluang semasa melawat Rom pada tahun 1512 untuk memerhati Michelangelo ketika beliau sedang bekerja di kubah Capel Sistina. Beliau terpukau dengan apa yang dilihatnya dan menurut semua sumber, ia meninggalkan kesan yang mendalam kepadanya. Kemudian, pada tahun 1527, Maharaja Charles yang kelima menyerang Rom dan akibatnya, Paus Clement yang ketujuh bersembunyi di Castel Sant'Angelo untuk mengelak daripada ditangkap atau lebih buruk lagi. 2 tahun kemudian, Paus akan membantu Clement yang ketujuh untuk menawan semula kota itu. Selepas itu, Michelangelo diberikan gelaran Gubernur Jeneral dan Prokurator bagi kubu pertahanan Florence. Ini bermakna, beliau akan bertanggungjawab untuk memperkukuhkan kota itu, tetapi beliau mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit tentang perkara tersebut, jadi beliau dihantar ke Ferrara, di mana beliau mempelajari tentang kubu pertahanan dan pertahanan daripada Alfonso yang pertama. Apabila tugasnya selesai, Michelangelo bersiap untuk berangkat. Tetapi sebelum beliau berlepas, Alfonso menempah sebuah lukisan daripadanya dan pelukis itu bersetuju tanpa ragu. Sebaik sahaja beliau kembali ke Florence, beliau mula bekerja pada pertahanan kota itu sambil juga menghasilkan sebuah lukisan baru, Leda dan Angsa. Kita tahu perkara ini benar hasil daripada ukiran yang dibuat oleh Cornelis Bosch yang merupakan seorang maestro seni dalam bidangnya sendiri. Menariknya, ukiran itu menunjukkan Leda dalam posisi yang sama seperti satu lagi karya Michelangelo yang dipanggil Night, dan tidak mengejutkan, beliau sedang mengusahakan kedua-dua karya ini pada masa yang sama. Dikatakan bahawa beliau menggunakan seorang model untuk lukisan awal bagi karya itu dan model tersebut sebenarnya seorang lelaki, Antonio Mini, yang ciri-cirinya kemudian dijadikan lebih feminin seperti amalan biasa di kalangan para seniman pada masa itu. Pada tahun 1530, lukisan itu akhirnya siap, tetapi Alfonso menghantar seorang utusan yang memberitahu pelukis bahawa Duke ingin melihat karya tersebut sebelum menerimanya dan membayar harga yang telah dipersetujui. Perkara ini sememangnya membuat Michelangelo berasa tidak senang dan keadaan menjadi lebih buruk apabila utusan itu berkata bahawa lukisan tersebut hanyalah satu petikan agak lembut. Akibatnya, Michelangelo telah menghalau utusan itu dan membatalkan perjanjian antara beliau dan Alfonso yang mungkin tidak pernah melihatnya langsung. Pada ketika ini, Antonio Mini sedang bekerja sebagai anak murid Michelangelo dan dia diberikan tugas untuk menjaga lukisan tersebut. Ada yang mencadangkan bahawa lukisan itu sebenarnya diberikan kepadanya kerana dia mempunyai 2 orang saudara perempuan yang belum berkahwin dan jika Mini menjual lukisan itu,
Wang yang diterimanya akan memberi kelegaan yang sangat diperlukan kepada keadaan kewangannya. Minnie meninggalkan Florence dengan lukisan itu di tangannya pada tahun 1531 dan dia bertolak ke Perancis. Dari sini, butiran mengenai nasib lukisan itu kekal agak samar-samar. Satu versi peristiwa menyatakan bahawa Raja Perancis membelinya daripada Minnie dan ia disimpan di Istana Fontainebleau. Tetapi perkara ini tidak pernah disahkan dan sehingga hari ini, nasib lukisan itu masih tidak diketahui. Usaha telah dilakukan untuk memulihkan salinan karya itu yang dicipta oleh Rosso Fiorentino dan yang masih disimpan di Galeri Nasional sehingga hari ini. Selama bertahun-tahun, ahli sejarah telah cuba menjejakinya, tetapi tidak berjaya kerana tiada siapa yang pasti bila ia hilang dan lokasinya kekal sebagai salah satu misteri paling membingungkan dalam dunia seni. Akibat buruk yang berlaku selepas bencana Chernobyl dan banyak daripadanya hanya akan menjadi jelas bertahun-tahun kemudian. Mereka membuat spekulasi tentang peningkatan diagnosis kanser, orang yang mengalami penyakit radiasi dan kesan yang akan berlaku ke atas kawasan berdekatan seperti Bandar Pripyat. Ia juga diketahui bahawa negara-negara yang lebih jauh juga akan terjejas dalam beberapa cara. Tetapi penduduk bandar Novozikhov di Rusia pasti menyangka mereka selamat kerana bandar itu terletak lebih daripada 100 batu dari tapak letupan. Beberapa hari sahaja selepas kemalangan itu, ramai penduduk Novozikhov sedang berlatih untuk perarakan hari Mei mereka dalam keadaan mendung. Tiba-tiba, hujan mulai turun dengan lebat dan para peserta bergegas mencari tempat berlindung. Ia kelihatan seperti hujan lebat biasa, tetapi mereka tidak tahu bahawa hujan lebat ini jauh lebih berbahaya. Keesokan harinya, Sergei Sizov, seorang profesor di Kolej Latihan Guru, sedang memberikan kuliah tentang cara mengesan dan bertindak balas terhadap serangan nuklear atau kimia oleh pasukan musuh. Ini mungkin kedengaran pelik bagi kita, tetapi pada masa itu, ini adalah sesuatu yang semua orang di Kesatuan Soviet perlu pelajari. Untuk mempelajari cara melakukan ini, para pelajarnya perlu diajar cara membaca counter Geiger grade tentera yang mengukur sinaran mengion di atmosfera. Sizov menyangkakan untuk menghidupkan mesin itu dan menerima bacaan sinaran latar belakang yang normal, tetapi dia ternyata sangat silap. Yang mengejutkannya, counter itu melonjak ke tahap yang hanya pernah dibacanya dalam buku teks serangan nuklear dan dia serta-merta tahu ada sesuatu yang tidak kena. Dia memutuskan untuk menghubungi Ibu Pejabat Perlindungan Awam Tempatan untuk melaporkan apa yang telah ditemuinya. Tetapi mereka enggan mempercayainya dengan menyatakan bacaan tersebut tidak mungkin berlaku. Pada masa itu, Novozilov masih merupakan sebuah bandar yang serba kuno dan penduduknya kebanyakannya adalah petani yang tinggal di rumah kayu serta bergantung kepada tanah untuk terus hidup. Mereka pasti tidak tahu bahawa reaktor nuklear di Chernobyl telah terdedah, bukan sahaja kerana mereka tinggal 100 batu jauhnya, tetapi juga kerana kerajaan Soviet belum membuat sebarang pengakuan lagi. Novozhivkov dan kawasan sekitarnya didiami oleh kira-kira 200,000 orang dan didapati seluruh kawasan itu telah terjejas sehingga 5 microsievert sejam, walaupun jumlah itu kini telah menurun kepada 2 microsievert. Walau bagaimanapun, sebarang bacaan melebihi 0.6 microsievert sejam menjadikan sesuatu kawasan tidak sesuai untuk didiami manusia dan dianggarkan beberapa kawasan seperti ini tidak akan boleh didiami sehingga sekurang-kurangnya tahun 2176. Penduduk Novozhikov telah terkena hujan pada hari itu dan mereka tidak mungkin tahu bahawa mereka sedang dibasahi air hujan radioaktif. Dan walaupun terdapat sangat sedikit kesan serta-merta, tanda-tanda yang membimbangkan mula muncul beberapa tahun kemudian. Kanak-kanak dilahirkan dengan keabnormalan yang pelik, seperti telinga yang tidak berkembang sepenuhnya, sehingga mereka perlu menjalani beberapa pembedahan. Pada masa itu, kira-kira 1,000 orang tinggal di kawasan tersebut. Tetapi, mereka semua terpaksa dipindahkan selepas bencana itu dan seluruh bandar tersebut dirobohkan untuk memastikan tiada sesiapa cuba kembali ke rumah mereka. Pada mulanya, telah diputuskan bahawa Novozhilov juga akan dipindahkan dan 40,000 penduduknya telah dimaklumkan tentang perkara ini, tetapi rancangan itu akhirnya dibatalkan apabila protes dimulakan oleh orang ramai yang enggan dipaksa keluar dari rumah mereka.
Nama Fabergé sinonim dengan kualiti dan kekayaan dari segi reka bentuk. Sesiapa yang memiliki sebarang barang kemas yang dibuat oleh firma barang kemas House of Fabergé yang diasaskan oleh Peter Carl Fabergé tahu bahawa ia sangat dicari dan mungkin bernilai tinggi. Antara karya paling terkenal yang pernah dihasilkan oleh Fabergé ialah telur Paskah bertatahkan permata yang terkenal yang berasal dari akhir tahun 1800-an. Telur-telur itu sering diberikan sebagai hadiah oleh para Tsar Rusia seperti Tsar Alexander ketika. Salah satu telur paling berharga miliknya yang mengandungi seekor ayam emas duduk di atas jerami emas telah diberikan kepada isterinya sebagai hadiah pada tahun 1885. Ia juga mengandungi replika kecil mahkota diraja yang diperbuat daripada berlian dan loket delima dan apabila isterinya menerimanya, dikatakan beliau sangat gembira. Akibatnya, Fabergé telah dilantik sebagai tukang emas rasmi Tsar melalui pelantikan khas dan setiap tahun, beliau diberi tugas untuk mencipta lebih banyak telur bertatahkan permata dengan tema sebegini. Setiap satu mengandungi kejutan unik di dalamnya dan akhirnya, Tsar telah mengumpul sejumlah 52 biji telur yang nilainya amat tinggi. Tetapi harta ini tidak lama kemudian telah dicuri apabila Bolshevik yang diketuai oleh Vladimir Lenin mengambil alih Rusia pada tahun 1917 semasa Revolusi Oktober. Hampir serta-merta, barang kemas emas Tsar dan harta lain telah dirampas dan kemudian disimpan di gudang senjata Kremlin. Syukurlah, Lenin memutuskan untuk tidak memusnahkan atau mencairkan barang-barang ini. Tetapi, pada tahun 1927, Joseph Stalin memutuskan untuk menjual harta tersebut kerana beliau memerlukan dana. Barang-barang tersebut kebanyakannya dijual secara individu dan ia dibeli oleh pengumpul dari seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, harta itu tersebar luas dan lokasi telur Fabergé kekal menjadi misteri untuk beberapa waktu. Sementara beberapa telur itu menghiasi rumah para pengumpul kaya, yang lain pula ditemui dijual di kedai pajak gadai dengan harga jauh lebih rendah daripada nilai sebenar mereka. Seorang lelaki Amerika Syarikat menjadi kaya apabila dia mendedahkan bahawa telur yang dibelinya dengan harga $14,000 sebenarnya bernilai 33 juta. Dan dia memberitahu bahawa dia telah menemuinya secara tidak sengaja di sebuah kedai kecil di penjuru jalan. Luar biasanya, dia sebenarnya merancang untuk membuka telur itu untuk dijual sebagai besi buruk dan telur itu telah digunakan sebagai hiasan di atas kaunter dapur. Tetapi sebelum membuangnya, dia perasan ada tulisan pada jam di dalam telur itu dan mendapati ia sebenarnya jauh lebih bernilai daripada harga yang dibayarnya. Satu demi satu, telur-telur itu berjaya dijejaki dan dikembalikan ke tempat yang sepatutnya. Tetapi 6 daripadanya masih hilang hingga ke hari ini. Tugas untuk menjejaki telur-telur itu menjadi lebih sukar kerana beberapa replika berkualiti tinggi telah dihasilkan selama bertahun-tahun. Dan beberapa kali, orang ramai kecewa selepas mengetahui bahawa mereka telah membayar ribuan dolar untuk sebiji telur yang sebenarnya tidak bernilai. Antara yang masih belum ditemui ialah Telur ayam dengan loket nilam, telur kerup dengan kereta kuda, telur neseser, telur ungu, telur diraja Denmark dan telur peringatan Alexander III tahun 1909. Pencarian telur-telur ini masih diteruskan dan diharapkan suatu hari nanti telur-telur yang masih hilang akan ditemui jika ia belum dimusnahkan atau dibongkar. Sejurus selepas bencana Chernobyl, para saintis menyedari bahawa reaktor itu tidak boleh dibiarkan dalam keadaan asal dan keputusan akhirnya dibuat untuk menutupnya dengan satu struktur yang dibina daripada konkrit dan keluli. Struktur ini diberi nama sarkofagus dan tidak dinafikan bahawa ia membantu menghentikan penyebaran radiasi. Tetapi, kerana ia dibina dengan tergesa-gesa, ia mempunyai banyak kelemahan dan akhirnya air mula meresap masuk menyebabkan pelindung itu mula berkarat. Terdapat kebimbangan bahawa ia akhirnya akan runtuh mengakibatkan lebih banyak serpihan tercemar radiasi yang berbahaya di loji itu, jadi keputusan telah dibuat untuk membongkarnya dengan berhati-hati. Sarkofagus awal itu dibina oleh tidak kurang daripada 600,000 orang
yang ditugaskan untuk memastikan 220 tan bahan radioaktif di tapak itu ditutup dengan betul. Lebih daripada 14 juta kaki padu konkrit digunakan dalam pembinaannya bersama dengan 16 juta paun keluli. Sebaik sahaja ia dipasang, lubang telah ditebuk di sisi perisai itu supaya teras boleh diperhatikan dari luar. Pemerhati dilindungi daripada radiasi dengan adanya penapis yang dipasang di lubang-lubang ini, tetapi ia sentiasa merupakan langkah keselamatan sementara sahaja. Pembinaan struktur itu bermula 2 bulan selepas bencana dan ia mengambil masa 7 bulan untuk disiapkan. Malangnya, pekerja yang ditugaskan untuk memasang perisai itu telah mengabaikan untuk menutup sendi dan bukaan di siling bangunan tersebut. Dan inilah kawasan-kawasan di mana air mula meresap masuk. Semasa pemasangan, 31 orang telah menerima dos radiasi yang mematikan dan akhirnya kehilangan nyawa mereka. 2 tahun kemudian, kerajaan Soviet mendedahkan bahawa sarkofagus itu direka untuk bertahan hanya sekitar 20 tahun dan satu struktur sekunder perlu dipasang menggantikannya. Pada tahun 1991, Kesatuan Soviet telah lenyap dan kerajaan Ukraine melancarkan satu pertandingan antarabangsa untuk mencari reka bentuk terbaik bagi struktur baharu itu. Pada tahun 2004, diumumkan bahawa reka bentuk oleh pereka British akan digunakan kerana ia mengandungi gerbang gelongsor yang boleh dipindahkan ke tempatnya dengan usaha yang minimum. Ini akan mengelakkan pekerja daripada terdedah kepada jumlah radiasi yang tidak perlu dan struktur lama serta reaktor itu akan dilitupi sepenuhnya. 2 kumpulan pembinaan Perancis yang dikenali bersama sebagai Novarka memenangi kontrak untuk membina struktur pelindung itu yang dinamakan Struktur Pembendungan Selamat Baharu. Ia dibina hampir 1,000 kaki dari reaktor selepas bahagian-bahagiannya dihantar dari Itali dan apabila siap, beratnya kira-kira 32,000 tan. Sementara ini berlaku, didapati bahawa bumbung sarkofagus asal hampir runtuh dan perancah telah ditambah untuk mengekalkannya di tempatnya. Menjelang tahun 2014, rangka cangkerang baru telah dipindahkan ke tempatnya. Selepas itu, pembinaan bahagian lain cangkerang bermula dan projek ini siap pada tahun 2016 serta dipasang pada bulan November tahun tersebut. Di utara Israel, terletaknya sebuah tasik yang dikenali sebagai Laut Galilea, juga dikenali sebagai Tasik Tiberias. Tasik ini disebut dalam Bible beberapa kali, terutamanya ketika Yesus mengumpulkan murid-murid pertamanya, ketika beliau berjalan di atas air, ketika beliau memberi makan 5,000 orang hanya dengan 2 ketul roti dan 5 ekor ikan, serta ketika beliau menenangkan ribut di atas tasik itu. Peristiwa terakhir ini menjadi subjek sebuah lukisan yang dihasilkan oleh pelukis terkenal Rembrandt van Rijn yang dinamakan Ribut di Laut Galilea. Ia dilukis pada tahun 1633 dan kekal sebagai satu-satunya gambaran pemandangan laut yang diketahui pernah dihasilkan olehnya, menjadikannya sangat bernilai. Ia menggambarkan sebuah bot kayu kecil yang terperangkap dalam ribut di atas tasik dan kapal itu jelas berada dalam bahaya kerana layarnya koyak dan jika dibandingkan dengan ombak besar yang sedang dilaluinya, ia kelihatan amat kecil. 14 pelaut di atas bot itu dapat dilihat sedang berdoa, jelas terdesak untuk sampai ke darat atau diselamatkan dengan apa cara sekalipun, walaupun kemungkinan itu kelihatan sangat tipis. Oleh itu, riak wajah mereka kelihatan terdesak kerana mereka berdepan dengan kemusnahan yang hampir pasti. Beberapa orang pelaut dilihat sedang berusaha keras untuk mengemudi bot itu tetapi tidak berjaya, manakala yang lain pula cuba mengejutkan Yesus yang sedang tidur berhampiran kemudi. 4 daripada lelaki itu sedang cuba mengatur semula layar supaya teratur. Tetapi disebabkan angin yang menderu, tugas ini menjadi mustahil. Dipercayai bahawa salah seorang pelaut yang kelihatan sedang memegang tali itu sepatutnya menggambarkan pelukis itu sendiri, walaupun perkara ini tidak pernah dibuktikan secara muktamad. Ia sudah pasti salah satu karya agung Rembrandt, tetapi ia juga menjadi subjek kepada satu misteri besar. Pada tahun 1960, Museum Isabella Stewart Gardner, tempat lukisan itu disimpan, menjadi lokasi satu rompakan nekat. Pada 18 Mac tahun itu, 13 lukisan dengan nilai gabungan sekitar $500 juta
telah dicuri dari bangunan itu oleh dua lelaki yang menyamar sebagai pegawai polis. Mereka berjaya masuk ke dalam muzium dengan memberitahu pengawal yang bertugas bahawa dia akan ditangkap kerana mempunyai waran tangkap yang masih belum diselesaikan. Dalam kekeliruan yang berlaku, dia telah digari dan apabila seorang lagi pengawal datang untuk menyiasat, dia juga turut digari. Mereka kemudian sedar bahawa mereka sebenarnya berada di situ untuk merompak muzium tersebut dan terus menuju ke satu kawasan yang dikenali sebagai Bilik Belanda. Nasib baik apabila mereka cuba mencuri potret diri Rembrandt, mereka mendapati ia terlalu berat dan sukar untuk dibawa, lalu mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Lukisan-lukisan lain segera dipotong keluar dari bingkai mereka sebelum mereka melarikan diri dan mereka tidak pernah berjaya dikesan. Semasa siasatan yang dijalankan, FBI menawarkan ganjaran $5 juta kepada sesiapa yang boleh memberikan maklumat yang membawa kepada penemuan semula lukisan-lukisan itu, namun sehingga hari ini ia masih belum ditemui. Menurut laporan berita yang dikeluarkan pada Mei 1986 selepas bencana Chernobyl, bukan sahaja Pripyat dan bandar-bandar berdekatan yang terjejas akibat radiasi yang dilepaskan. Kerana didapati, beberapa bahagian di Eropah mengalami tahap radiasi yang lebih tinggi daripada biasa. Hanya seminggu selepas letupan itu berlaku, setiap negara di tanah besar Eropah telah melaporkan tahap radiasi yang meningkat. Semenanjung Iberia dijangka mencatat bacaan yang serupa, tetapi akhirnya didapati tidak terjejas. Pada masa itu, seluruh dunia berada dalam keadaan cemas kerana bencana seperti itu tidak pernah berlaku dalam sejarah kita sebelum ini dan terdapat banyak ketidakpastian tentang berapa banyak negara yang akan terjejas. Perlu diingat bahawa tanda pertama masalah datang daripada bacaan yang diterima di Sweden lebih daripada 930 batu dari loji tersebut, sementara kerajaan Soviet bertungkus lumus untuk merahsiakan bencana itu daripada seluruh dunia. Apabila kebenaran akhirnya didedahkan, para saintis mula memantau angin di atas Kiev dan mendapati bahawa ia sentiasa berubah, bukan sahaja dari segi arah tetapi juga kekuatan. Ini menjadikannya mustahil untuk segera menganggarkan jumlah radiasi yang sedang tersebar di seluruh Eropah dan ia menyebabkan banyak ketidakpastian. Poland dan Skandinavia telah terjejas oleh angin barat daya yang bertiup selepas letupan itu, tetapi ia tidak lama kemudian berubah kepada angin timur. Dan akibatnya, bacaan radiasi yang lebih tinggi kemudiannya dilaporkan di Greece, barat daya Jerman dan di Yugoslavia pada masa itu. Perancis melaporkan bahawa mereka telah melihat peningkatan dalam radioaktiviti atmosfera, manakala Belanda memutuskan untuk menangguhkan rancangan mereka untuk beralih kepada tenaga nuklear selepas bacaan yang lebih tinggi daripada biasa ditemui di sana. Poland, Jerman Timur dan Sweden juga mula berasa bimbang dan di beberapa kawasan, para petani telah diarahkan untuk menyimpan ternakan mereka di dalam kandang untuk beberapa minggu pertama kerana bimbang mereka akan terjejas oleh radiasi yang dilepaskan. Penduduk telah diarahkan supaya tidak meminum air hujan yang dikumpul dan tidak memakan cendawan liar serta sayur-sayuran kerana pada masa itu masih belum diketahui sejauh mana mereka telah terjejas. Poland merupakan negara Eropah Timur yang paling teruk terjejas dan apabila panik mula merebak, penduduk mula membeli iodin dan makanan yang tidak tercemar. Iodin diketahui dapat membantu dalam pencegahan pencemaran radiasi. Tetapi di Jerman Barat, kerajaan mula memberi amaran kepada orang ramai supaya mengambil pil iodin secara sederhana kerana panik telah menyebabkan beberapa orang mengambil terlalu banyak sehingga mengakibatkan keracunan iodin. Kerajaan mula menghadkan bekalan susu segar dari kawasan yang paling terjejas di negara itu. Oleh kerana kesan radiasi masih belum dapat dipastikan, kawasan-kawasan ini termasuklah Bavaria dan Hesse antara lain. Di Berlin Barat, dilaporkan bahawa tiada lagi stok pil iodin kerana orang ramai berebut-rebut untuk memastikan mereka mempunyai bekalan yang mencukupi. Di Bukares, warga diberi amaran untuk memastikan air minuman mereka selamat diminum sebelum meminumnya. Dan orang ramai di Belgrade pula diarahkan supaya kekal di dalam rumah jika boleh atau meluangkan masa di luar seminimum mungkin. Romania melaporkan peningkatan mendadak dalam paras radiasi di atmosfera, manakala di Luxembourg, Belgium dan Belanda, rakyat diarahkan untuk memastikan
sayur-sayuran mereka dibasuh dengan sempurna sebelum dimakan. Orang ramai di Itali dilarang membeli atau menjual sayur-sayuran salad dan banyak import mereka dari Eropah telah diharamkan serta-merta. Apabila ahli arkeologi menemui satu misteri, biasanya tidak mengambil masa lama untuk para sarjana, pakar dan ahli sejarah menentukan kegunaan sesuatu objek itu atau siapa yang membuatnya. Tetapi perkara yang sama tidak boleh dikatakan untuk satu objek pelik yang ditemui di Norfolk, England pada tahun 2024. Salah satu aspek paling pelik tentang objek ini ialah saiznya. Ia berukuran diameternya hanya 0.8 inci dan tingginya 0.4 inci yang menjadikannya mudah terlepas pandang semasa kerja penggalian. Tetapi nasib baik, itu tidak berlaku. Ia dihiasi dengan gambaran artistik seekor kuda dan menurut mereka yang telah memeriksanya, ia dihasilkan oleh seseorang yang mempunyai kemahiran tinggi dalam kerja logam, terutamanya perak, kerana ia sangat sukar untuk menghasilkan reka bentuk rumit yang menghiasinya. Tetapi, ahli sejarah masih bingung tentang apa kegunaannya. Ada yang mencadangkan bahawa ia adalah sejenis barang kemas, tetapi ia tidak mempunyai pengancing atau cangkuk yang biasanya terdapat pada barang-barang tersebut. Ia digambarkan seperti penutup botol kecil yang renyuk, walaupun saiznya hanya muat di hujung jari seseorang. Seorang ahli sejarah menyatakan bahawa beliau terkejut dengan tahap pelincian yang digunakan untuk mencipta objek yang nampaknya tidak mempunyai sebarang tujuan. Beliau menggambarkan kerja pada objek itu seperti perhatian yang diambil oleh seseorang yang menghasilkan sebuah Alkitab atau seutas barang kemas yang ditujukan untuk golongan diraja. Beliau juga mencadangkan bahawa tukang yang bertanggungjawab mencipta artifak itu mungkin mahir dalam bidang lain juga. Mereka mungkin telah bekerja pada teks dan dokumen penting yang dihiasi dengan cecair penyepuk emas yang diperbuat daripada serbuk emas yang kemudiannya dicampur dengan raksa. Beliau membuat kesimpulan ini selepas menganalisis corak di bahagian sisi artifak dan corak tersebut sangat mirip dengan manuskrip beriluminasi yang dihasilkan pada zaman yang sama. Setelah menjalankan penyelidikan lanjut, pakar berjaya menentukan tarikh artifak itu kepada abad ke-8 atau awal abad ke-9. Disebabkan oleh hiasan yang digunakan, ia dipercayai mempunyai kepentingan agama tertentu, tetapi ini masih lagi sekadar spekulasi. Jika ia benar-benar seutas barang kemas, ia pastinya milik seseorang yang penting kerana objek perak dan emas hanya dipakai oleh mereka yang berkuasa atau orang yang kaya kerana status mereka dalam komuniti. Satu lagi aspek yang membingungkan ialah bagaimana objek itu boleh dipasang pada rantai, pakaian atau objek yang lebih besar. Ia tidak mempunyai sebarang pengancing, cangkuk atau gelung yang boleh dilalui rantai. Dan sejak penemuannya, banyak cadangan telah dikemukakan tetapi tujuannya masih tidak diketahui. Apabila menjadi jelas bahawa sesuatu yang tidak kena berlaku di loji kuasa nuklear Chernobyl pada hari bencana itu, kaki tangan yang bertugas pada masa itu telah diarahkan untuk mengambil bacaan dosimeter bagi menentukan berapa banyak radiasi yang dilepaskan ke atmosfera sekeliling. Bacaan awal menunjukkan 3.6 Röntgen, tetapi kemudian didapati bahawa dosimeter tersebut hanya mampu mengukur sehingga angka itu sahaja dan dengan cepat menjadi jelas bahawa bacaan tersebut tidak boleh dipercayai. Kemudian didapati bahawa bacaan sebenar adalah hampir 20,000 Röntgen sejam, iaitu jumlah yang hampir tidak dapat dibayangkan. Sesiapa yang terdedah kepada 500 Röntgen pasti akan kehilangan nyawa seperti yang dibuktikan oleh ramai orang yang terkorban ketika berjuang dengan penuh keputusasaan untuk mengawal semula loji itu yang akhirnya menjadi usaha yang sia-sia. Jumlah bahan radioaktif yang sangat besar telah dikeluarkan dari loji itu akibat letupan, lebih 400 kali ganda daripada bahan yang dilepaskan oleh bom atom yang digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki digabungkan. Selain itu, letupan Chernobyl mengandungi isotop radioaktif yang lebih lama hayatnya seperti cesium-137 dan iodin-131 yang bertanggungjawab terhadap pencemaran jangka panjang dan masalah kesihatan di kawasan sekitarnya. Ini hanyalah 2 daripada lebih 100 unsur radioaktif yang telah dilepaskan ke atmosfera pada hari itu. Tetapi nasib baik, kebanyakan unsur-unsur ini mempunyai hayat yang pendek dan oleh itu jauh kurang berbahaya.
Sebagai perbandingan, letupan di Hiroshima memberi kesan kepada kawasan sekitar 8 batu dari pusat tempat bom atom dijatuhkan, manakala letupan Chernobyl memberi kesan kepada kawasan berdiameter kira-kira 100,000 batu di sekitar loji tersebut. Bagi kesan biologi, akibat pelepasan radiasi ini yang diukur dalam sievert sejam, angka-angkanya sangat mengejutkan. Di kawasan berhampiran teras reaktor, 300 sievert sejam telah dilepaskan. Pendedahan seluruh badan sebanyak 8 sievert sejam saja, iaitu 37 kali lebih rendah, dianggap membawa maut kepada manusia dalam beberapa minggu. Longgokan serpihan yang jatuh ke kawasan pam peredaran melepaskan sehingga 100 sievert sejam dan berhampiran electrolyzer antara 500 dan 100 sievert sejam telah dilepaskan. Sejurus lepas letupan, dianggarkan kawasan tertentu di Pripyat mengalami sehingga 300 sievert sejam dan memandangkan penduduk bandar itu hanya dipindahkan beberapa hari kemudian, ini menyebabkan ramai orang akhirnya kehilangan nyawa. Satu kajian yang dijalankan pada tahun 2009 mendapati bahawa menara penyejuk di loji itu masih melepaskan sehingga 1.5 mikrosievert sejam di bahagian dalam, manakala bahagian belakang menara lebih radioaktif melepaskan lebih daripada 12 mikrosievert sejam. Jalan-jalan di sekitar reaktor 4, unit yang terlibat dalam peleburan teras itu masih mencatat bacaan 2.6 mikrosievert sejam. Tetapi, salah satu objek paling berbahaya yang masih wujud di hutan Chernobyl ialah cakar logam yang digunakan semasa operasi pembersihan. Ia masih sangat radioaktif dan didapati melepaskan kira-kira 336 mikrosievert sejam walaupun sudah berdekad-dekad berlalu. Salah satu fakta yang paling membimbangkan tentang cakar itu ialah ia telah dibiarkan di atas tanah di dalam hutan dan beberapa orang yang telah melawat hutan itu, sama ada secara sah atau sebaliknya, telah menemuinya tanpa sebarang amaran. Skala sebenar kesan yang dibawa oleh bencana Chernobyl ke atas kawasan sekitarnya dan beberapa bahagian Eropah memang sukar untuk difahami, terutamanya kerana kebanyakan kerosakan akibat kebocoran radiasi hanya mula kelihatan lama selepas letupan itu berlaku. Beberapa orang telah kehilangan nyawa mereka semasa memadamkan kebakaran di loji itu dan semasa operasi pembersihan yang mengambil masa yang sangat lama untuk diselesaikan. Tetapi, radiasi yang dilepaskan itu sama sekali tidak terhad di kawasan setempat dan kesan jangka panjang terhadap penduduk Pripyat, bandar-bandar jiran yang lain serta negara-negara sejauh Sweden hanya menjadi jelas beberapa tahun kemudian. Dalam 2 dekad pertama selepas bencana itu, satu pasukan antarabangsa yang terdiri daripada 100 orang saintis mengira bahawa kira-kira 2,000 orang telah kehilangan nyawa mereka secara langsung akibat kejadian tersebut. Dan dalam dekad selepas itu, jumlahnya menurun dengan drastik kepada sekitar 50 orang. Menurut satu laporan yang dikeluarkan oleh Forum Chernobyl, seramai 1,000 kaki tangan reaktor di tapak dan anggota kecemasan telah terdedah kepada jumlah radiasi yang besar dalam 24 jam pertama selepas letupan itu. Dan dalam 12 bulan selepas itu, 200,000 lagi telah terdedah. Ini mengakibatkan lebih daripada 4,000 kes kanser tiroid dilaporkan selama bertahun-tahun. Walaupun harus diingat bahawa dalam kalangan mereka yang terjejas, 99% pesakit terselamat. Lelaki dan wanita yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan kawasan itu seaman mungkin benar-benar patut dianggap sebagai wira. Tetapi terdapat sebab lain untuk bimbang kerana ribuan orang masih tinggal di kawasan yang tercemar akibat kemalangan itu. Ukraine dan Rusia sememangnya paling teruk terjejas sejurus selepas bencana itu. Tetapi Belarus juga dianggap sangat tercemar oleh radiasi. Dan dianggarkan sekitar 5 juta orang tinggal di kawasan di negara itu yang boleh dianggap berisiko. Sekurang-kurangnya, 100,000 penduduk tinggal di kawasan yang telah diklasifikasikan sebagai kawasan di bawah kawalan ketat. Tetapi, telah dicadangkan bahawa pengelasan ini mungkin sudah lapuk dan angka-angka ini perlu disemak semula. Kebanyakan orang menerima dos pendedahan radiasi seluruh badan yang agak rendah. Dan menurut beberapa kajian, tiada bukti ditemui bahawa ini memberi kesan kepada kesuburan atau menyebabkan sebarang peningkatan dalam kecacatan kongenital. Apabila Kesatuan Soviet akhirnya mengakui skala sebenar kemalangan itu,
Lebih daripada 116,000 orang telah dipindahkan dari kawasan yang paling terjejas dan 230,000 lagi terpaksa melarikan diri dari kawasan yang kurang terjejas dalam minggu-minggu berikutnya. Tetapi pada masa ini, radiasi sudah mula memberi kesan buruk. Usaha pemindahan terbukti sangat traumatik kepada mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dan disebabkan mitos tentang apa yang akan berlaku kepada mereka yang kekal di kawasan tercemar, setengah orang mula mengalami fatalisme yang melumpuhkan. Ini bermakna, mereka akan merasa bahawa tidak banyak yang boleh dilakukan untuk memperbaiki keadaan mereka. Kerana mereka telah disalahfahamkan sehingga percaya bahawa nasib mereka telah ditentukan. Gejala keadaan fikiran ini termasuk kurang cita-cita dan sikap tidak peduli yang luar biasa. Kesan psikologi yang dialami oleh orang yang terjejas akibat bencana ini adalah jelas. Tetapi mereka juga terpaksa berdepan dengan kemungkinan masalah kesihatan pada masa hadapan seperti katarak dan penyakit kardiovaskular. Beberapa misteri paling membingungkan yang terus mengelirukan ahli sejarah adalah artifak yang telah ditemui dan kelihatan tidak masuk akal. Dalam beberapa kes, ia dipanggil artifak luar tempat. Tetapi dalam kes lain, mereka bingung dengan fakta bahawa barang-barang ini kekal terpelihara dengan baik selama ribuan tahun di luar jangkaan. Salah satu artifak tersebut dipanggil pedang Kujian dan dianggarkan berusia sekitar 2,500 tahun. Ia ditemui ketika sekumpulan ahli arkeologi sedang bekerja di sepanjang Sungai Zeng di China. Tujuan penggalian tersebut adalah untuk mendedahkan beberapa siri makam yang telah ditemui. Tetapi, semasa kerja ini dijalankan, mereka telah menemui satu artifak yang sangat tidak dijangka di antara 2,000 artifak lain yang telah dikeluarkan dan dipelihara. Tetapi, pedang Gojian adalah yang paling mengagumkan sekali. Ia ditemui bersama-sama dengan mayat seseorang yang kerandanya telah rosak teruk akibat air. Keranda itu telah berada di dalam tanah selama lebih daripada 1,000 tahun dan oleh itu, mereka mendapati adalah luar biasa bahawa pedang itu masih dalam keadaan yang begitu baik. Adalah dipercayai bahawa hasil daripada ketukangan pedang yang sangat baik, termasuk sarungnya yang hampir kedap air, bilah pedang itu telah dilindungi daripada air bawah tanah yang merosakkan keranda serta unsur-unsur semula jadi yang lain. Bilah pedang itu berukuran 22 inci panjang dan ia mempunyai hulu berukuran 3.3 inci. Apabila ia dikeluarkan dari sarungnya, bilah pedang itu hampir sempurna dan menurut banyak laporan, masih cukup tajam untuk memotong 20 helai kertas. Bilah pedang itu sendiri diperbuat terutamanya daripada tembaga, tetapi didapati ia juga mengandungi sedikit timah. Pengadang pedang itu dihiasi dengan batu pirus dan kristal biru dan apabila usia pedang itu ditentukan, didapati ia telah ditempa antara 771 hingga 403 sebelum Masihi yang menjadikan keadaan pedang itu lebih luar biasa. Setelah diperiksa, pakar mendapati terdapat 8 aksara pada bilah pedang itu dan mereka mula bekerja untuk menyahkut maksud simbol-simbol tersebut. 6 daripada aksara itu menjelaskan bahawa pedang itu dibuat untuk Raja Yua dan ia dibuat untuk kegunaan peribadinya. Tetapi ini membawa kepada satu lagi persoalan. Pada tempoh di mana pedang itu dibuat, seramai 9 orang yang berbeza telah memerintah kawasan yang dikenali sebagai Yua. Satu-satunya pilihan adalah untuk memeriksa keranda di mana ia ditemui serta sisa-sisa mayat orang yang ditemui bersama pedang itu. Selepas ini dilakukan, telah dipastikan bahawa bilah itu milik Gu Jie yang diketahui sebagai Raja Yue antara tahun 496 hingga 465 SM. Dia dikenali sebagai seorang raja yang baik yang tidak meletakkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain walaupun kedudukannya yang tinggi. Dia juga telah mendapat reputasi kerana kemampuannya untuk terus maju semasa zaman sukar di kerajaannya, sering memilih untuk makan makanan yang dikhaskan untuk rakyat biasa daripada bermewah-mewahan ketika mereka sedang berjuang untuk terus hidup, berbeza dengan ramai raja lain sepanjang sejarah. Ada yang mencadangkan bahawa pedang itu dibuat untuk Guzi sebagai penghormatan kepada sifat rendah dirinya dan hakikat bahawa dia tetap dekat dengan rakyat kerajaannya walaupun dengan kedudukannya yang tinggi. Malangnya, apabila pedang itu dipinjamkan untuk dipamerkan di Singapura,
ia mengalami retakan apabila seorang pekerja cuba mengeluarkannya dari kotak pameran. Sejak itu, ia kekal di China dan kemungkinan besar tidak akan dipinjamkan lagi selepas kejadian tersebut. Kehilangan Xi Huaxue yang berumur 79 tahun hanyalah salah satu daripada banyak kes orang hilang tahun 2025 yang masih belum dapat diselesaikan. Keluarganya telah beberapa kali merayu kepada orang ramai supaya tampil ke hadapan sekiranya mereka mempunyai sebarang maklumat mengenai pergerakan terakhir atau lokasi semasanya. Namun, sehingga kini, tiada petunjuk lanjut ditemui untuk menunjukkan apa yang telah berlaku kepadanya. Pada Disember 2025, Xue didapati menghidap demensia. Jadi beliau dijaga oleh suami dan anak lelakinya semasa tinggal di Great Neck, New York. Pada hari kejadian, beliau berjalan keluar dari rumah yang terletak di Jalan Oakley kira-kira jam 3 petang. Mungkin untuk pergi berjalan-jalan. Tetapi, beliau tidak pulang. Keluarganya mula risau tentang keselamatannya. Tetapi apabila mereka tidak dapat menemuinya atau menghubunginya, mereka menghubungi polis pada malam yang sama untuk membuat laporan orang hilang. Mereka menjelaskan bahawa Su hanya boleh bertutur sedikit sahaja dalam bahasa Inggeris dan dia mungkin menghadapi kesukaran untuk mencari jalan pulang disebabkan keadaannya. Malangnya, Chu tidak dapat dikesan menggunakan telefon bimbitnya kerana dia meninggalkannya di rumah ketika dia keluar pada hari itu. Selain itu, tag lokasi yang telah diletakkan di kasut sukan beliau juga tidak berguna kerana beliau tidak memakai kasut tersebut sebelum keluar dari rumah. Perlu diingat bahawa ini bukan kali pertama Chu telah merayau jauh dari rumah keluarga. Tetapi ini adalah kali pertama beliau tidak membawa sebarang alat penjejak bersamanya. Dan ada yang mencadangkan beliau mungkin terlupa untuk membawanya. Tempoh paling lama beliau pernah berada di luar rumah kebelakangan ini ialah selama 12 jam dan dalam kejadian itu, beliau berjaya pulang sendiri tanpa sebarang bantuan. Terdapat kebimbangan sebenar bahawa Su mungkin telah menjadi keliru atau bingung semasa berada jauh dari keluarganya dan beliau mungkin sedang cuba mencari jalan pulang. Tetapi memandangkan beliau kebanyakannya bertutur dalam bahasa Mandarin, beliau mungkin menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Keluarganya juga telah menyatakan kebimbangan bahawa beliau mungkin sedang mengalami kecemasan perubatan dan menambah bahawa jika beliau ditawarkan bantuan, beliau mungkin akan menolak. Dalam rayuan kepada orang ramai, mereka menyatakan bahawa beliau biasanya berjalan dengan pantas dan sering dilihat bercakap dengan dirinya sendiri yang mungkin boleh membantu untuk mengenal pasti beliau. Pihak berkuasa telah meminta penduduk yang tinggal di kawasan Great Neck untuk memeriksa sistem keselamatan mereka sekiranya Zu dilihat. Jika rakaman sedemikian diterima, ia boleh membantu menentukan pergerakan terakhir beliau. Penyiasat menambah bahawa beliau mungkin cuba pergi sendiri ke Queens, khususnya kawasan Bayside, tetapi tiada laporan penampakan dari kawasan itu. Sementara itu, Jabatan Polis Daerah Nassau telah meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan Zu untuk menghubungi mereka di 516-573-7347-70. Michael J. Small yang berumur 79 tahun telah hilang dari Abingdon, Virginia sejak Mac 2025 dan pihak polis semakin bimbang tentang keselamatannya kerana tiada sebarang petunjuk mengenainya ditemui sejak beliau dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Pada tahun 2022, Michael telah berpindah ke kemudahan penjagaan warga emas Green Acres di Abingdon selepas beliau disahkan menghidap demensia. Dan di sana, beliau menerima penjagaan yang diperlukan dan telah tinggal di situ selama 3 tahun yang lalu. Tetapi pada waktu beliau hilang, keluarganya telah memutuskan untuk memindahkan beliau ke kemudahan lain. Tetapi sebelum mereka sempat berbuat demikian, mereka dimaklumkan bahawa beliau sudah tiada di situ dan kaki tangan kemudahan tersebut tidak tahu di mana hendak bermula. Ada yang mencadangkan bahawa beliau mungkin sedang cuba menuju ke Charlotte di North Carolina. Di situlah beliau tinggal sebelum memasuki kemudahan itu. Dan disebabkan diagnosisnya, beliau mungkin telah sesat dan kini tidak dapat mencari jalan pulang. Memandangkan usianya dan keadaan perubatannya, Michael dianggap berisiko kerana beliau mungkin tidak dapat menjaga dirinya sendiri ketika berjauhan daripada keluarga dan penjaganya. Oleh itu, adalah penting beliau ditemui secepat mungkin supaya beliau dapat dibawa pulang dengan selamat. Menerusi rakaman CCTV yang kemudian diperoleh oleh pihak polis, diketahui bahawa beliau meninggalkan Green Acres seorang diri
dan berjalan kaki pada 24 Mac 2025. Rakaman tersebut menunjukkan beliau keluar sekitar jam 4 petang pada hari itu dan seorang saksi melaporkan melihat beliau di kawasan farmasi Michael sekitar jam 6.30 petang. Apabila ditanya mengapa beliau mungkin cuba pergi ke Charlotte, keluarganya menyatakan bahawa kakaknya tinggal di kawasan tersebut. Beliau pernah bercakap tentang pergi ke sana sebelum ini dan menjadi begitu taksub untuk berjumpa kakaknya semula sehingga beliau sentiasa membawa alamat kakaknya di dalam poket ke mana sahaja beliau pergi. Selepas beliau dilaporkan hilang, satu operasi pencarian telah dianjurkan dan ia disertai oleh Jabatan Polis Abingdon, Pejabat Sheriff Washington County, Virginia, Polis Negeri Virginia, Jabatan Bomber Abingdon dan Jabatan Perkhidmatan Sosial Virginia serta beberapa agensi lain. Anak perempuan Michael, Carrie, memberitahu pihak media bahawa keluarganya juga telah menjalankan pencarian mereka sendiri di kawasan Bristol di mana mereka bercakap dengan golongan gelandangan di kawasan itu dengan harapan ada yang ternampak Michael. Dia menambah bahawa Michael sudah biasa melakukan pendakian dan berjalan kaki yang jauh, jadi dia mungkin telah berjalan agak jauh sebelum kehilangannya disedari. Keluarganya kini telah kehabisan kawasan untuk dicari dan meminta sesiapa yang mempunyai cadangan tentang di mana mereka boleh terus mencari supaya tampil membantu. Carrie menjelaskan bahawa penduduk Green Acres bebas untuk keluar masuk sesuka hati mereka dan menambah bahawa setiap kali Michael berjalan sendiri sebelum ini, seorang kaki tangan sentiasa dapat menemuinya dengan agak cepat dan membawanya pulang ke fasiliti tersebut. Sementara itu, pihak fasiliti telah menghubungi keluarga untuk memohon maaf atas kehilangan beliau dan pemiliknya telah memutuskan untuk menawarkan ganjaran $1,000 kepada sesiapa yang tampil dengan maklumat yang boleh membawa kepada penemuan Michael. Michael diketahui mengalami detik-detik kesetiaran yang singkat dan dikhawatiri beliau telah ditumpangkan oleh seorang pemandu semasa salah satu detik tersebut. Jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai keberadaan beliau, anda diminta untuk menghubungi Washington County Dispatch di 27667 66277. Setiap kali seseorang hilang di kawasan hutan belantara, mereka perlu ditemui secepat mungkin, terutamanya jika mereka tidak mempunyai bekalan dan peralatan yang mencukupi untuk bertahan dalam keadaan tersebut untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, keluarga Robert Weaver yang berumur 59 tahun sangat terdesak untuk mendapatkan sebarang petunjuk tentang di mana beliau berada dan pihak berkuasa turut menyuarakan kebimbangan ini menyatakan bahawa mereka benar-benar bimbang tentang keselamatan beliau. Robert ialah seorang pekerja perkhidmatan taman negara, jadi beliau mempunyai banyak pengalaman dengan aktiviti luar. Tetapi, hakikat bahawa beliau gagal menghubungi rakan-rakan dan keluarganya telah menyebabkan mereka sangat bimbang kerana kehilangan beliau secara tiba-tiba adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi dirinya. Diketahui bahawa pada 24 Jun 2025, Robert sedang meluangkan masa di kabin penggunaan awam Teluk Dorishan yang terletak berhampiran Tasik Skylab. Beliau tidak bertugas dan telah memutuskan untuk menghabiskan harinya di kabin itu pada masa lapangnya sendiri. Ibunya kemudian memberitahu penyiasat bahawa Robert telah menelefonnya dan mengadu bahawa dia tidak menikmati masanya di kabin itu. Dia menyatakan bahawa dia mungkin akan mencari tempat lain untuk pergi mendaki dan mengatakan bahawa dia mungkin akan berpindah ke kawasan Sungai Kenai Atas. Sebaik sahaja dia dilaporkan hilang, selepas gagal hadir untuk shiftnya, satu operasi mencari telah dimulakan dengan bantuan unit anjing pengesan drone, helikopter, rakit dan bot. Tetapi pada mulanya, tiada tanda-tanda Robert ditemui. Kemudian, pada 28 Jun, para pencari akhirnya menemui petunjuk pertama mereka. Beg galas Robert ditemui di kawasan Sungai Kenai Hulu selepas ia tersekat di celahan kayu hanyut. Ini menunjukkan bahawa dia meneruskan rancangannya untuk mencari tempat berkemah yang baru. Kereta beliau ditemui pada 1 Julai, tetapi selepas pemeriksaan dilakukan ke atas kenderaan itu, penyiasat tidak menemui apa-apa lagi yang berguna. Pencarian kemudian dijalankan di kawasan Sungai Kenai Hulu, tetapi sekali lagi tidak berhasil. Walaupun penyiasat menyatakan kepercayaan mereka bahawa beliau mungkin masih berada di kawasan itu, pencarian secara rasmi dihentikan pada 24 Jun. Tetapi pihak berkuasa menyatakan bahawa lebih banyak pencarian akan diselaraskan pada masa akan datang. Pencarian ini akan dijalankan oleh Perkhidmatan Taman Negara dan Taman Negeri Alaska dengan bantuan Polis Negeri Alaska. Ibu Robert telah memulakan kempen GoFundMe kerana barang-barang dan kenderaan Robert perlu dibawa pulang ke rumah.
Usaha ini, menurut ibunya, akan menelan belanja yang besar. Sehingga kini, kempen tersebut telah mengumpul sedikit lebih $2,000. Beliau menambah bahawa beliau telah menulis surat kepada Presiden dan Senator negerinya, Jerry Moran, untuk meminta penyelam profesional dihantar ke kawasan di mana Robert mungkin berada. Tetapi beliau belum menerima sebarang jawapan. Jika anda atau sesiapa yang anda kenali mempunyai sebarang maklumat mengenai kes Robert, anda diminta untuk menghubungi Ibu Pejabat Kenai National Wildlife Refuge di 9-072-62-7021. Freddy Van Valkenburg berumur 63 tahun telah hilang pada penghujung tahun 2025. Tetapi kes beliau masih belum dapat diselesaikan kerana keluarga, rakan-rakan dan pihak berkuasa masih belum dapat menemuinya. Dan mereka telah meminta bantuan orang ramai dengan harapan kes beliau akan dapat diselesaikan. Pada bulan November tahun itu, Freddy tinggal di Port Charlotte, Florida, dan beliau kali terakhir dilihat meninggalkan rumahnya yang terletak di Bear Avenue. Beliau sepatutnya kembali bekerja pada 2 Disember, tetapi beliau gagal berbuat demikian. Selepas keluarganya dimaklumkan tentang ketiadaan Freddy, ibunya menghubungi polis untuk membuat laporan orang hilang. Dan sejak itu, pihak berkuasa telah melakukan segala yang mereka mampu untuk mencarinya, tetapi hasilnya sangat sedikit. Peliknya, isterinya gagal melaporkan kehilangannya walaupun dia tidak pulang ke rumah seperti yang dirancang, dan terdapat kebimbangan yang sangat nyata tentang kesihatannya kerana Robert perlu mengambil insulin setiap hari. Adalah dipercayai bahawa dia telah kehabisan insulin pada masa ini, jadi adalah sangat penting untuk dia ditemui supaya dia boleh menerima ubat yang diperlukan. Pihak berkuasa telah menyatakan bahawa beberapa aspek dalam kes Robert kelihatan sangat tidak masuk akal, dan anak lelakinya Dylan turut menambah bahawa dia mendapati kehilangan bapanya mencurigakan dan di luar kebiasaan. Selepas laporan orang hilang dibuat, polis telah menggeledah rumah Freddy dan isterinya, dan di sana mereka menemui dompetnya, kereta dan kunci bersama dengan telefon bimbitnya. Tidak diketahui mengapa dia akan meninggalkan rumah tanpa barang-barang ini, terutamanya telefonnya, kerana dia biasanya akan berhubung dengan keluarganya. Jika dia membawa telefonnya bersama, ia mungkin boleh digunakan untuk menjejak pergerakannya. Tetapi, itu tidak mungkin. Pihak berkuasa telah menjalankan beberapa pencarian di kawasan Taman Veteran berhampiran Edgewater, tetapi walaupun dengan penggunaan anjing pengesan, tiada petunjuk ditemui. Perlu diambil perhatian bahawa satu nota telah ditemui di rumah pasangan itu selepas Freddy hilang. Tetapi polis enggan berkongsi apa yang tertulis di dalamnya atau sama ada dia adalah penulisnya. Ketika dia kali terakhir dilihat, dia sedang berjalan di sepanjang Bear Avenue berhampiran rumahnya. Tetapi pergerakannya selepas itu masih tidak pasti. Dylan terkejut apabila menerima panggilan daripada pejabat syarif tempatan yang memaklumkan kepadanya bahawa bapanya telah hilang selama 3 hari pada ketika itu. Bapa saudaranya, Randy, adalah orang yang akhirnya membuat laporan orang hilang dan masih tidak diketahui mengapa isteri Freddy tidak membuat laporan apabila dia tidak pulang ke rumah. Walaupun kehilangan Freddy kelihatan mencurigakan kepada keluarganya, pihak polis telah menyatakan bahawa mereka tidak mengesyaki sebarang perbuatan khianat dalam kes Freddy dan mereka tidak percaya terdapat unsur jenayah yang terlibat. Sesiapa yang pernah melihat Freddy atau mempunyai sebarang maklumat mengenai kesnya diminta untuk menghubungi pejabat syarif daerah Charlotte di talian 9416 392 101. Adib Eddie Rohana yang berumur 69 tahun sangat dikenali dalam komuniti Vestal di Chenango, New York. Pada waktu kehilangannya, beliau telah tinggal di kawasan itu selama 3 dekad dan perniagaannya, sebuah kedai kereta terpakai bernama Cars R Us, telah lama bertapak di kawasan itu selama 20 tahun. Oleh itu, kehilangan beliau secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan telah mengejutkan komuniti, namun walaupun dengan usaha terbaik mereka dan juga penyiasat, beliau masih belum ditemui. Polis kini telah meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kes beliau tampil ke hadapan supaya 5 orang anak adib akhirnya dapat menemui beberapa jawapan yang mereka cari. Kali terakhir adib dilihat adalah sekitar tengah hari pada 11 Januari 2025 ketika beliau berada di pusat jualan keretanya yang terletak di Upper Front Street.
Keluarganya mula bimbang apabila beliau tidak pulang ke rumah pada hari itu dan apabila mereka masih belum menerima khabar daripadanya sehingga 14 Januari, mereka memutuskan untuk menghubungi polis bagi membuat laporan orang hilang. Salah satu langkah pertama dalam siasatan adalah memeriksa rekod telefon beliau. Dan yang mengejutkan, didapati telefon Adib telah dikemas kini pada pukul 6 petang. Pada hari kehilangannya, ketika ia berada di kawasan sekitar pusat jualan tersebut. Beberapa minit kemudian, ia telah dimatikan dan sejak itu, ia tidak pernah dihidupkan semula. Selepas keluarganya membuat rayuan penuh emosi kepada orang ramai, beberapa petunjuk telah diterima dan disiasat. Tetapi, tiada satu pun daripada maklumat tersebut membawa kepada penemuan Adib. Detektif telah meneliti setiap maklumat yang ada dalam usaha untuk menyusun semula pergerakan lelaki yang hilang itu selepas dia meninggalkan pusat jualan kereta. Tetapi, tiada rakaman CCTV yang berguna telah ditemui dan masih tidak diketahui sama ada dia pergi atas kehendaknya sendiri atau menjadi mangsa perbuatan jenayah. Penyiasat yakin bahawa seseorang dalam komuniti Vestal tahu apa yang berlaku kepada Adib, tetapi mereka tidak tampil ke hadapan menyebabkan siasatan terhenti kerana tiada petunjuk lanjut ditemui. Dalam usaha untuk menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat berguna supaya tampil ke hadapan, keluarganya telah menawarkan ganjaran sebanyak $20,000 kepada sesiapa yang boleh membantu polis menjejaki Adib. Tetapi, walaupun dengan ganjaran yang besar ini, tiada siapa yang tampil memberikan maklumat tersebut. Sesiapa yang telah melihat Adib atau yang boleh membantu polis dalam mengesannya harus menghubungi talian maklumat Pejabat Syarif Daerah Broome di 607-8196. Terdapat kebimbangan sebenar terhadap kesejahteraan Eric Thomas Putnam yang berumur 36 tahun yang telah hilang sejak 4 April 2025. Penyiasat telah mendedahkan sebanyak mungkin butiran mengenai kes beliau dan beberapa butiran tersebut sangat membimbangkan. Eric berasal dari Ocala di Florida dan ketika beliau hilang, beliau bekerja di Marion Pneumatics and Hydraulics yang terletak di Magnolia Avenue. Beliau dilihat di sana semasa bekerja pada hari kehilangannya dan tiada seorang pun rakan sekerjanya yang telah melihat atau mendengar khabar daripadanya sejak itu. Sangat sedikit maklumat yang tersedia dalam kes Eric, tetapi diketahui bahawa terdapat kebimbangan yang sangat nyata tentang keselamatannya, hasil daripada beberapa petunjuk yang telah ditemui sejak hari beliau hilang tanpa jejak. Pada 7 Julai, 3 bulan selepas beliau dilaporkan hilang, ibunya, Rebecca Sanchez, menerima panggilan daripada seseorang yang telah melihat keretanya. Tetapi, maklumat yang mereka ada hanya menimbulkan kebimbangan yang lebih besar terhadap keselamatan Eric. Mereka memaklumkan kepada beliau bahawa kereta Eric telah dibakar sebelum ia ditemui di 1224 East Anderson Street di Orlando dan ia telah ditunda sebelum tempat kejadian dapat disiasat oleh pihak penyiasat. Ada yang mencadangkan bahawa seseorang telah membakar kenderaan itu untuk menghapuskan sebarang bukti yang mungkin ada. Tetapi ini masih sekadar teori kerana tiada tanda-tanda perbuatan jenayah lain ditemui. Keluarganya telah menghubungi komuniti di Marion County meminta sesiapa yang mempunyai maklumat tentang apa yang berlaku kepada Eric pada hari itu supaya segera menghubungi pihak polis. Kawasan di mana keretanya ditemui telah diperiksa untuk mencari petunjuk. Tetapi tiada apa-apa yang berguna ditemui. Tiada siapa yang melihat punca kebakaran itu. Jadi masih tidak diketahui sama ada ia dilakukan dengan sengaja atau jika kereta itu hanya mengalami masalah elektrik yang menyebabkan ia terbakar. Selain itu, tidak diketahui sama ada Eric berada di situ ketika kebakaran berlaku, sama ada dia meninggalkan kawasan itu dengan berjalan kaki atau menaiki kenderaan, atau sama ada dia dibawa secara paksa atas sebab-sebab yang masih tidak diketahui. Sesiapa yang mengetahui sebab kereta Eric dibakar atau ingin melaporkan keberadaan beliau, sila hubungi Pejabat Syarif Daerah Marion di 352-732-8181. Bukan sesuatu yang luar biasa bagi Taina Nareska yang berumur 27 tahun untuk meninggalkan rumah keluarganya di Lawrenceville, Georgia dari semasa ke semasa. Tetapi, dia sentiasa pulang selepas 1 atau 2 hari. Menurut keluarganya, kehilangan beliau pada 1 Mei 2025 telah menimbulkan kebimbangan yang besar
kerana mereka tidak dapat menghubungi beliau sejak itu. Saudara perempuan tirinya, Natifah Charles, menyatakan semasa sidang media bahawa beliau dan seluruh keluarga Tina menjangkakan beliau akan pulang sama ada pada hari itu atau keesokan harinya. Tetapi beliau tidak pernah pulang dan mereka semakin bimbang tentang keselamatannya. Beliau meninggalkan rumah pada waktu petang 1 Mei dan telah diperhatikan bahawa beliau membawa beberapa barang peribadinya. beliau tidak menyatakan ke mana beliau hendak pergi atau apa rancangan beliau, menyebabkan para penyiasat berdepan tugas sukar untuk menentukan sama ada beliau memilih untuk menjauhkan diri dari rumah atas kehendak sendiri atau jika sesuatu yang tidak diingini telah berlaku kepadanya. Rakan-rakan dan keluarganya telah menegaskan bahawa beliau tidak akan pernah meninggalkan 2 orang anaknya dan mereka merasakan bahawa kehilangan beliau yang berpanjangan adalah sangat luar biasa bagi dirinya. Selepas kes orang hilang dibuka, para penyiasat meneliti dengan teliti rekod akaun bank dan telefon Taina, namun kedua-duanya tidak menunjukkan sebarang aktiviti sejak hari beliau hilang. Seterusnya, mereka meneliti akaun media sosial beliau untuk mencari petunjuk, tetapi tidak menemui apa-apa dan akaun-akaun itu juga tidak diakses sejak hari tersebut. Diketahui bahawa beliau berjalan kaki ke lebuh raya Grayson kerana beliau dilihat oleh kamera keselamatan menggadaikan telefonnya untuk wang tunai di kawasan itu. Ini telah menimbulkan banyak persoalan yang masih belum terjawab, seperti mengapa beliau memerlukan wang tunai dan sama ada beliau merancang untuk meninggalkan kawasan itu dan tidak kembali tanpa memberitahu sesiapa pun yang disayanginya. Setelah dimaklumkan tentang transaksi ini, keluarganya menyatakan bahawa beliau pernah bercakap tentang berpindah ke Houston sebelum ini dan para penyiasat telah bekerjasama dengan pegawai di kawasan Lawrenceville sekiranya Tina dilihat di sana. Walaupun maklumat ini seolah-olah menunjukkan bahawa beliau pergi atas kehendak sendiri, keluarga Taina masih tidak yakin. Walaupun beliau pernah pergi sebelum ini, beliau sentiasa membawa anak-anaknya bersama pada waktu-waktu tersebut dan mereka bimbang bahawa beliau mungkin telah menjadi mangsa perbuatan jenayah. Peliknya, kehilangan beliau tidak segera dilaporkan oleh keluarganya. Hanya selepas beliau hilang selama 4 hari, barulah teman lelakinya yang tinggal bersama beliau memutuskan untuk menghubungi pihak berkuasa dan beliau tidak menjelaskan mengapa beliau mengambil masa begitu lama untuk bertindak. Tetapi, para penyiasat telah menyatakan bahawa itu bukanlah bukti kukuh bahawa sesuatu yang jahat sedang berlaku kerana setiap kes orang hilang berbeza antara satu sama lain. Orang awam di Lawrenceville dan Houston telah diminta untuk membantu mencari Tina dan melaporkan jika mereka ternampaknya. Jika anda tahu di mana Tina berada atau mempunyai sebarang maklumat yang boleh membantu perkembangan kes beliau, anda diminta untuk menghubungi Jabatan Polis Lawrenceville di 770-670-5057 dengan menyatakan nombor kes agensi 250-50090. Ashley Moore, 26 tahun, masih hilang walaupun usaha terbaik keluarganya dan penyiasat untuk menjejaki beliau. Pada September 2025, Ashley tinggal di Hartwell, Ohio. Dia kali terakhir dilihat di sana pada atau sekitar 10 September dan sejak itu, keluarga serta rakan-rakannya semakin bimbang tentang keselamatannya selepas dia berhenti berhubung dengan mereka. Mereka tidak mendedahkan mengapa mereka percaya begitu, tetapi keluarganya memberitahu penyiasat bahawa Ashley mungkin merancang untuk pergi ke Las Vegas walaupun mereka tidak menyatakan sama ada dia merancang untuk berpindah ke sana secara tetap atau atas sebab-sebab lain. Apabila dia gagal pulang ke rumah seperti yang dirancang, keluarganya menghubungi setiap orang yang diketahui sering bersama Ashley sekiranya mereka pernah melihatnya atau tahu apa rancangannya. Tetapi, mereka juga terkejut seperti keluarga apabila mengetahui bahawa dia telah hilang. Sejak itu, semua usaha untuk menghubungi Ashley telah gagal dan ada yang mencadangkan bahawa telefonnya sama ada telah dimatikan atau kehabisan bateri. Ini bermakna telefonnya tidak dapat digunakan untuk mengesan lokasinya, sesuatu yang amat mengecewakan penyiasat dan orang tersayangnya. Mereka menambah bahawa dia mungkin memandu sebuah Nissan Sentra yang telah dipasang dengan nombor plat sementara. Seperti yang sering berlaku dalam kes orang hilang, orang tersayangnya menyatakan bahawa Ashley tidak pernah terputus hubungan selama ini seperti kali ini dan mereka bimbang sesuatu mungkin telah berlaku kepadanya semasa dia dalam perjalanan ke Las Vegas. Masih tidak diketahui sama ada dia sedang mengembara seorang diri atau bersama seseorang dan sejak dia dilaporkan hilang,
tiada siapa yang tampil untuk melaporkan pernah melihatnya. Orang terakhir yang bercakap dengan Ashley ialah neneknya yang berjaya menghubunginya pada bulan September tetapi tidak mendedahkan apa yang mereka bincangkan. Orang tersayangnya telah membuat beberapa rayuan di akaun media sosial mereka dengan harapan ada seseorang yang tampil memberikan maklumat mengenai keberadaannya. Tetapi sehingga kini, tiada maklumat sedemikian diterima. Sejak itu, mereka telah membuat satu risalah yang memperincikan keadaan di sebalik kehilangannya dan ia telah dipaparkan di beberapa platform media sosial yang berbeza bersama dengan rayuan agar sesiapa yang pernah melihatnya menghubungi pihak polis. 4 bulan selepas kes Ashley dibuka, para penyiasat terus mencari petunjuk tentang ke mana dia mungkin pergi dan mereka berjanji untuk meneliti setiap maklumat yang diterima supaya keluarganya akhirnya dapat menerima jawapan. Jika anda atau sesiapa yang anda kenali ternampak Ashley, anda digesa untuk menghubungi Jabatan Polis Cincinnati di 513-569-8600. Sungguh mengejutkan betapa ramai orang yang kehilangan nyawa setiap tahun akibat keganasan yang tidak perlu yang mereka sendiri tidak terlibat di dalamnya. Inilah yang berlaku kepada Cole Lapowski yang berumur 26 tahun apabila dia kehilangan nyawanya pada 29 Jun 2025 dan penyerangnya masih belum dikenal pasti sehingga kini. Polis di Toledo, Ohio telah menyatakan bahawa pada malam kejadian, mereka telah dipanggil ke sebuah alamat di Lincolnshire Boulevard di mana seorang saksi melaporkan bahawa seseorang telah melepaskan tembakan dan mencederakan seorang orang awam yang tidak bersalah dalam kejadian itu. Apabila penyiasat tiba di tempat kejadian, mereka mendapati Cole terbaring di atas tanah dan didapati dia telah cedera akibat satu tembakan di kepala. Dia telah dikejarkan ke hospital di kawasan itu selepas menerima rawatan di tempat kejadian dan doktor telah melakukan segala yang mereka mampu untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi malangnya, usaha mereka sia-sia dan Cole telah meninggal dunia. Ia kemudiannya didedahkan bahawa Cole dan tunangnya sedang dalam perjalanan pulang selepas pergi ke restoran Taco Bell di kawasan itu. Semasa memandu melepasi kediaman yang dimaksudkan, seseorang telah melepaskan tembakan dengan senjata api atas sebab yang tidak diketahui dan Cole telah terkena tembakan itu. Pihak berkuasa kemudian menyatakan bahawa sekumpulan orang sedang mengadakan parti di alamat tersebut yang merupakan sebuah Airbnb dan mereka percaya berlaku pertengkaran antara dua atau lebih tetamu. Pergaduhan itu bertukar menjadi keganasan dan beberapa das tembakan telah dilepaskan menyebabkan Cole cedera. Seorang jiran melaporkan bahawa sebelum parti bermula, seorang wanita telah mengetuk pintu rumahnya untuk memaklumkan bahawa dia akan mengadakan parti di kawasan kejiranan itu pada hari yang sama. Dia menambah bahawa dalam beberapa jam sahaja, seramai 150 orang telah hadir dan menjadi mustahil untuk melalui jalan itu kerana parti tersebut telah melimpah ke atas jalan raya. Jelas bahawa para tetamu parti itu telah minum banyak alkohol kerana polis kemudian kembali untuk mengutip beberapa telefon bimbit yang telah tertinggal. Penyiasat kemudiannya dimaklumkan bahawa seorang lelaki kedua telah tiba di hospital selepas dia terkena tembakan dan didapati bahawa dia juga cedera di parti tersebut, kemungkinan oleh penyerang yang sama dan dia pulih sepenuhnya. Oleh kerana begitu ramai orang berada di tempat kejadian, seseorang di parti itu pasti telah melihat siapa yang melepaskan tembakan tetapi tiada siapa yang tampil ke hadapan sama ada kerana mereka melindungi pelaku atau kerana mereka bimbang akan menjadi sasaran tindakan balas. Tiada maklumat lanjut telah diterima dan pihak polis telah meminta sesiapa yang hadir di parti pada malam itu atau yang mempunyai maklumat mengenai penyerang supaya tampil ke hadapan agar keadilan dapat ditegakkan dalam kes Cole. Selepas serangan itu, ibu bapa Cole telah memfailkan saman kematian salah terhadap Jennifer Wolf, pemilik Airbnb tersebut. Mereka mendakwa bahawa beliau gagal menjalankan usaha wajar semasa menganjurkan parti tersebut dan bahawa beliau secara tidak langsung bertanggungjawab atas kehilangan nyawa Cole. Mereka mendakwa bahawa Wolf gagal memantau saiz parti tersebut yang diadakan hanya beberapa rumah dari rumah Cole. Selain itu, mereka mendakwa bahawa beliau gagal memastikan keselamatan para tetamu parti dan komuniti sekeliling dan mereka percaya bahawa mereka berhak mendapat pampasan sebanyak $25 juta serta $10 juta lagi sebagai ganti rugi punitif. Jika anda tahu siapa yang bertanggungjawab menamatkan nyawa Cole atau boleh memberikan maklumat berguna kepada polis mengenai kes beliau,
anda diminta untuk menghubungi Crime Stoppers di 419-255-1111 di 4192-551-111. 1-1. Satu kes luar biasa mula timbul di Philadelphia pada Disember 2025 apabila seorang pemandu trek tunda diserang semasa dia sedang bertugas. Insiden itu berakhir dengan pemandu tersebut kehilangan nyawanya. Tetapi dalam bulan berikutnya, kes itu menjadi lebih rumit apabila dua lagi serangan serupa berlaku. Pada 22 Disember 2025, David Garcia Morales yang berumur 20 tahun sedang bekerja untuk 448 Towing and Recovery, syarikat itu, dan dia sedang memandu salah satu trak tunda putih milik perniagaan tersebut. Atas sebab yang tidak diketahui, seseorang telah mendekati trak tersebut dan melepaskan tembakan mengenai David dan meragut nyawanya. Apabila penyiasat tiba di tempat kejadian, mereka mendapati David masih hidup di dalam traknya. Dia telah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan, tetapi pada 26 Disember, dia telah meninggal dunia akibat kecederaannya. Sementara itu, polis telah mula mencari bukti di sekitar kenderaan beliau dan mereka menemui rakaman CCTV sebuah Jeep Grand Cherokee biru tua yang dipandu oleh penyerang. Imej itu telah didedahkan kepada orang ramai dan didapati bahawa kenderaan tersebut mengalami kerosakan pada sunroof dan tingkap belakangnya. 3 minggu kemudian, satu lagi serangan berlaku terhadap Aaron Whitfield berumur 25 tahun yang bekerja di syarikat penunda yang sama. Dia dan teman wanitanya sedang duduk di dalam trek miliknya di Bustleton dan North Streets apabila seseorang menyerang mereka dengan senjata api. Rakaman CCTV menunjukkan sebuah sedan kelabu menghampiri trak itu sebelum seseorang di dalamnya mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah orang di dalam trak tersebut. Kenderaan-kenderaan itu kemudian kelihatan memecut pergi dan para penyiasat merasakan bahawa ini adalah serangan yang dirancang dan diselaraskan. Kereta yang dimaksudkan akhirnya ditemui dan diproses untuk mencari petunjuk dan diharapkan para penyerang telah meninggalkan DNA atau cap jari mereka yang mungkin dapat membantu dalam pengecaman mereka dan membawa kepada penahanan mereka. Malangnya, Aaron tidak terselamat dalam serangan itu. Tetapi teman wanitanya yang mengalami kecederaan pada kakinya telah dikejarkan ke hospital dan dia dijangka akan pulih sepenuhnya. Dengan dua serangan yang serupa berlaku dalam tempoh masa yang singkat, pihak polis sedang menyiasat sama ada kedua-dua kes tersebut mempunyai kaitan. Mereka juga sedang menyiasat kes ketiga yang berlaku pada 23 November 2025 di mana Aaron Smith Sims yang berumur 26 tahun telah diserang. Pada masa itu, Aaron sedang bekerja sebagai peninjau untuk pemandu trek tunda. Ini bermakna dia bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pemandu trek tunda di kawasan tersebut tentang kemalangan yang telah berlaku supaya mereka boleh bergegas ke lokasi untuk memberikan bantuan. Selepas Aaron diserang, dia telah dibawa ke hospital dan untuk seketika ada harapan bahawa dia akan selamat. Tetapi dia telah meninggal dunia pada 4 Januari 2026. Ketiga-tiga mangsa dalam kes ini bekerja dengan syarikat tunda yang sama. Dan memandangkan serangan terhadap mereka sangat serupa, ada yang mencadangkan bahawa seseorang yang berdendam dengan perniagaan itu sedang melakukan serangan tersebut. Tetapi perkara ini masih belum dapat dibuktikan. Pihak polis juga mencadangkan bahawa ia mungkin sebahagian daripada perebutan kawasan yang masih berterusan di kawasan itu. Pada masa lalu, syarikat penunda di Philadelphia pernah bertelagah mengenai kawasan yang sepatutnya diliputi oleh setiap syarikat. Dan dalam beberapa kes, pertikaian ini telah menjadi ganas. Sehingga kini, tiada saksi yang tampil ke hadapan. Dan walaupun rakaman CCTV telah ditemui, tiada suspek yang dikenal pasti. Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai serangan ini, diminta untuk menghubungi 215-686-8477. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda tekan butang suka itu. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan itu untuk sentiasa mengikuti semua muat naik kami yang akan datang. Tapi, nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua di video seterusnya.